Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Ar-Rashidin Academy. Selamat datang. Saya ucapkan terima kasih semua yang menonton, yang support, yang share, yang komen, yang tak skip apps di YouTube dan yang betul-betul support kita daripada awal lah. Saya ucapkan terima kasih daripada hati saya dan kita punya semua tim di belakang. Sebab mungkin yang tak tahu, sebenarnya kita ada tim yang sangat ramai untuk make sure podcast ni sustain. Moga-moga dia jadi satu benda yang bermanfaat lah. Dan Alhamdulillah, insyaAllah sambil-sambil kita dengar podcast episod kali ni, sama-sama kita cukupkan kita punya selawat 10, 100 ataupun 1000 selawat kita hari ni. Moga-moga kita akan diampunkan dosa, diangkat darjat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ni satu tetamu yang sangat istimewa, yang dikenali ramai, yang sebelum ni terkenal, sekarang ni semakin terkenal. Dan hari ni saya jemput dia sekali lagi ke studio Ar-Rashidin untuk episod yang seterusnya, sebab saya nak bertanya beberapa angle soalan yang saya rasa sedikit sensitif ataupun kontroversi. Sisi hidup dia sebelum ini dan apa yang berlaku perubahan selepas hidup dia ni. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang menonton episod kali ni akan dapat banyak input-input yang menarik, angle yang susah kita nak dengar daripada orang di luar sana yang bercakap di public. So untold story dalam dunia Tuan Najib, dalam dunia bisnes yang sebelum ni. So selamat datang. Assalamualaikum Tuan Najib Asad, Dok. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih, Dok, untuk bertemu lagi sekali lagi kita. Sekali lagi ni. InsyaAllah, terima kasih. Syukur dapat bertemu lagi. So terima kasih banyak daripada jauh daripada Johor. InsyaAllah, terima kasih banyak sudi kan terima jemputan kita. InsyaAllah. Jadi Tuan Najib, saya nak tanya beberapa yang saya sendiri curious, sebab saya tak pernah ada pengalaman dalam industri tu. Right. So soalan saya Tuan Najib, saya nak start dengan Tuan Najib sebelum ni dalam dunia training lama dan dah mengajar sangat ramai since student. 2000 betul-betul 2012 lah. 2012. Sangat lama lah. Yep. Dan dah train berpuluh ribu student ke dah beratus ribu? Beratus ribu lah. Kalau kita tambah yang offline dengan online, saya kira dia dah melebihi 100,000 orang. Masya Allah. So dah featured di media-media utama, bukan sahaja di billboard, malah di radio, televisyen dan sebagainya. So macam mana angle Tuan Najib dalam business training? Sebab ada banyak orang yang nampak bisnes ni adalah bisnes menjual Ailio, Tuan Najib. Menjual Ailio. Ya. Dan ada orang yang betul-betul dapat manfaat di situ, dan sebenarnya ada orang yang dia tak faham ataupun dia rasa benda ni sebenarnya adalah betul-betul bisnes, bukan bisnes. Dia kata menjual Ailio. You tak ada bisnes pun tapi menjual Ailio. Apa Tuan Najib punya pandangan, feedback orang ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebenarnya saya terlibat dengan bisnes dah lama. Okay, daripada menjual produk sehinggalah membawa kepada saya menjadi seorang sales trainer. Sebab saya pernah cerita kat Dok kan, saya pernah orang kata train sales, macam mana orang yang tak kerti buat sales untuk jadi sales. Sehinggalah pada 2012, sebab 2009 saya dah involve dengan online business tau. 2009? Lepas saya berkahwin 2008 tu, saya dah mula bertukar kepada online. Sebab kita dah buat offline ni lama sangat. Kan daripada 2004 sampai kepada 2009. Kan saya rasa dalam beberapa tahun tu, bila 2009, 2010 tu saya mula nampak online ni bagus. Kan? Jadi saya pun dah start dengan bisnes menjual barang secara online. So Tuan Najib punya bisnes sendiri. Bermula mungkin dulu yang orang tak tahu, bermula dengan paling awal dengan Mudah. Mudah. Mudah.my dulu, paling mudah, paling senang. Jual barang kat situ? Masa tu saya start jual barang-barang second hand terpakai daripada Singapore. Ya. Jadi bila saya jual kat kedai saya, dia habis masa tu, tak habis. Saya fikir macam mana lah aku nak habiskan stok ni, sebab kita berhutang dengan orang, nak kena bayar ni. Saya masa ada seorang investor yang invest kat saya. So bila tak habis tu, masuklah Mudah. Kadang kan ada television lah, basikal BMX. So saya iklankan kat Mudah. Sebab tu lah benda yang saya rasa, saya pun tak pandai saya online, itu benda yang paling mudah. Okay, tukar the story short. Lepas tu saya dah mula pula jual barang di platform luar negara. Kan di eBay masa tu. eBay. So saya dah boleh lah Dok. Zaman awal lah ni. Zaman tu boleh lah, sebulan boleh buat dalam dapat 20,000, 30,000 sales. Banyak. Duduk pula di kampung. Zaman tu banyak sangat tu. Dan kat situlah titik permulaan orang tanya saya, macam mana kau buat?
Kan sebelum tu lama yang saya buat business sale training kan, yang masa zaman saya buat penapis air. So saya dah ada lah orang kata basic macam mana nak mengajar orang, macam nak train orang untuk dia boleh buat sales kan. Kalau tak ada lah. Saya ni bukan jadi orang yang pandai pun nak mengajar pun sebelum tu. Tapi sebab saya dah terdidik dan diajar macam mana nak buat training sales daripada orang kata orang-orang yang otai dalam bidang sales. Ada tu yang saya pernah belajar dengan dia pernah jual 1,000 penapis air sebulan. 1,000? 1,000. Dah arwah dah, guru sales saya tu dah arwah. Saya ingat lagi nama dia Arwah Helmi. Okay, dia ni pernah menjual sampai 1,000. Ya, orang Melayu. So bila saya buat online tu, start orang tanya, tahu macam mana you buat online? Saya ni buat kalau tak jadilah sale, kalau saya bekerja, memang saya minat menjadi guru, saya ingat. Suka mengajar. Cikgu ataupun pensyarah. Sebab saya rasa bidang mengajar ni saya punya passion. Saya suka mengajar. Walaupun peringkat awal saya tak gerti, saya kekok, tak gerti nak bercakap kat depan orang, takut. Itu memang kelemahan saya sebenarnya. Kawan-kawan sekolah kalau tengok saya sekarang, dia tak percaya. Serius lah? Sebab kat sekolah saya memang jenis yang tak bercakap. Serius lah? Saya diam. Okay? Macam pelik je. Memang macam pelik. Saya je. bercakap tu memang bila buat training, coaching, seminar. Kalau di perwatakan biasa, saya rasa orang yang pendiam. Melainkan saya jumpa regu-regu yang pandai bercakap, orang yang boleh memulakan perbualan, saya bolehlah menyambung. Kalau nak memulakan tu, saya memang kekok sikit. Awkward lah orang panggil ya? Awkward sikit lah. Kan, sebab saya pun jenis orang yang kita bukannya jenis yang terekspos dengan nak bercakap. Kira bukan daripada awal Tuan Rajuk macam ni, bukan lah. Bukan. Okay. So lepas tu bila orang tanya saya online semua tu, saya start lah buat kelas untuk mengajar. Asalnya dulu coaching je tau, personal coaching, private. Maknanya dia datang jumpa saya masa tu kat Pekan Labis. Belajar sama ada kat rumah saya ataupun kita pergi kat mana-mana restoran, kedai. Untuk saya duduk coaching diorang untuk macam mana mulakan perniagaan online daripada awal lah. Masa tu kita tak ada banyak modul. So hanya mengajar pagi sampai petang, habis. Diorang boleh balik. Ada tu anak murid saya tu yang sampai berhenti kerja dan sampai hari ni dia masih lagi buat online. Antara yang awal-awal dulu. Kan? And then saya start lah untuk... Masa tu bukan kelas, orang datang PM. Datang PM. Panggil. Dia nampak kita ni. Masa tu memang saya run bisnes jual online luar negara ni. Memang saya cek barang kat China, lepas tu jual, listed kat dalam platform. Jual, dapat masa tu drop pendapatan $6. Dolar USD sebab kita kan jual barang kat luar negara. Sebab jual kat eBay. Jadi kalilah 3.8 masa tu, kali 4. Memang boleh lah. Kalau saya buat $10,000 pun saya dah dapat $40,000 sebulan. Banyak lah. Duduk di kampung, cukup lah. Lebih dari cukup cukup lah masa tu kan. Dan masa tu pun saya dah drive Mercedes. Zaman tu dah Mercedes? Masa tu umur tu je 20-an lah? 28. Uish. Saya dah drive Mercedes dah. Sebab saya buat online je. Jadi lepas tu yang saya start buka kelas, dah mulalah bisnes orang kata dalam bidang training seminar. Sebab saya memang passion saya ni suka mengajar orang. Saya suka mengajar dan saya suka juga tengok bila orang tu dapat perubahan dalam hidup dia. Faham. Dan kelas saya dulu bukannya besar macam orang tengok tu. Kelas saya asalnya 3 orang. Saya pernah buat kelas dulu kat Negeri Sembilan Seremban 7 orang. Saya pernah pergi Penang dalam 10 orang. Jauh ni, Memandu daripada Johor ni pergi ke Penang. Saya rasa macam team saya, teman saya pun 4 orang. Peserta dalam 7 orang, 8 orang je. Proceed jugalah. Proceed juga. Masa tu kita tetap mengajar seperti mana ada puluhan orang. Sehinggalah bila kita buat tu tahun demi tahun kan, dia makin membesar. Dulu masa kita kecil-kecil tak ada siapa peduli kita dok. Tak ada siapa nak marah kita. Zaman kita kecil-kecil tu tak adalah orang panggil jual Ailio. Tak ada lagi. Belum lagi sampai. Sehinggalah bila kita dah buka besar-besar ni dah 3,000 orang. Paling besar saya ingat 5,000 lah masa betul-betul zaman sebelum PKP bermula. Lagi beberapa minggu sebelum PKP kita buat kelas, masa tu kehadiran adalah 5,500 orang. Ramai. Kita buat di Setiap Alam. Satu event tu 5,000? Dalam satu event. Dekat tempat mana tu? Di Setiap Alam Convention Center. Penuh. Kat situ memang boleh masuk 10,000. Dan saya buat masa tu saya dapat separuh dewan lah, 5,500. Dan orang dah mulalah bercakap-cakap tentang saya jual Ailio. Kalau dulu memang saya agak sensitif. Saya agak marah. Saya agak emotional.
Yelah sebab kita ni dijaja, dikatakan tak ada bisnes. Walhal saya, ini pemikiran saya masa tu lah, bukanlah sekarang Padahal saya daftar SSM, saya still kena bayar cukai yang tinggi tau. Kan lembaga hasil datang cukai tinggi. Even though kita dulu kena bayar GST, after that SST kena bayar. Oh ya. Okay, still kita dikenakan cashu seperti memang bisnes biasa. Ya. Jadi saya fikir, kenapa lah kok dia orang ni mengata aku ni jual Ailio, dan saya agak emosional lah. Kadang-kadang kita rasa sedih, kadang-kadang kita rasa marah. Kenapa nak kata jual Ailio sedangkan kita set up bisnes macam biasa? Kan? Sehinggalah saya rasa macam, kalau ditanya saya sekarang, saya rasa sometimes saya kena dengar apa yang orang cakap. Sometimes saya rasa saya kena dengar feedback. Kenapa you cakap macam tu? Supaya saya menjadi seorang yang lebih, saya rasa, rational. Kan? Pasti ada sebab kenapa orang cakap. Pasti ada sebab Allah Ta'ala nak saya dengar. Yelah sebab masa tu bisnes kita tengah besar, orang kata tengah buat puluhan juta tau. Puluhan juta? Lebih kurang dalam 20 juta setahun. Dan saya rasa tak ada lah masa tu, mungkin tak ada company lain yang mengajar online marketing online yang boleh buat sampai 20 juta. Tahun 20 juta sebab topik saya ni spesifik pada online marketing. 20 juta tu student online offline ke ataupun campur? Offline? Masa tu banyak offline, online, hybrid lah. Sampai sebab waktu tu kan tengah PKP kan. Dan masa tengah PKP tu kita tengah peak sebab orang semua agak gabra, tak tahu nak belajar mana. Kedai tak boleh buka. Orang tak boleh datang. Jadi orang waktu PKP tu adalah waktu yang saya sangat sibuk. Saya ingatkan mula-mula bila PKP ni kita macam habislah bisnes tahun ni. Drop lah. Tak bayar gaji ni boleh mampu ke tidak. Rupanya Allah Ta'ala bagi kami peluang yang sangat besar time tu. Sebab kita dah kempen lama kan tentang online 2016, 17, 18, 19. Kita berkempen lama ni online kalau bisnes. Online kalau bisnes. Masuk PKP tu je kita peak lah sebab kita online antara yang terbesar yang orang nak kenal. Kau kalau nak online kau pergi belajar dengan Najib Saduk. Tapi tak kurang juga orang melimpahkan kata-kata. Dia ni jangan follow, jangan ikut. Dia ni just jual Ailio, dia tak ada bisnes. Yelah secara rationalnya lah, secara logik pada masa tu, kalau saya run bisnes lain, saya tak sempat nak coaching orang. Betul. Macam sekarang saya dah run bisnes sendiri dan sewa produk, saya tak sempat nak coaching orang dah. So sekarang ni kalau orang tanya saya boleh tak buat kelas, saya minta maaf, tak boleh. Saya tak ada masa nak coaching orang dah. So back to orang cakap saya jual Ailio, sometimes saya rasa saya must be rational. Why dia cakap? Mungkin sebab saya tak ada business yang fizikal. Mungkin saya tak macam orang lain yang ada jual produk suplemen, jual produk kecantikan, ada orang jual fashion. Bisnes saya memang hanyalah training. Servis lah Servis sebab saya menjadikan perkhidmatan untuk mereka yang nakkan orang kata direction. Macam mana nak buat online marketing. Sebab saya spesifik pada online. Sebab saya tak nak pula masa tu kerisauan saya tak nak ajar topik-topik lain sebab nanti kan bertindih dengan orang lain pula. Kan saya tak nak ajar tentang leadership ke, saya tak nak ajar pula tentang HR. Sebab dah ada trainer lain buat HR. Dah banyak saya tak nak pula ajar tentang finance. Ada orang dah ajar tentang account. Takkan saya nak macam override orang lain tau. Jadi saya fikir masa tu, cara saya fikir, ajar online dah lah. Kan cukuplah benda ni. Dan saya memang tak sempat nak run bisnes restoran ke, saya nak run bisnes produk ke, saya tak sempat. Sebab bisnes saya adalah 100% most of the time saya bercakap tentang online marketing, saya mengkaji, saya buat research. Dalam masa yang sama juga, saya implement lah segala teknik-teknik marketing dalam saya nak memasarkan servis yang saya buat. Faham. Tapi marketing, kalau diundurkan branding, masa pada kalau kita sekarang, saya menerima seadanya. If kalau orang kata Ailio, yes, sebab itu je lah yang saya provide. Itu je lah kemampuan saya. Kalau ditanya sekarang macam lah, macam tu saja jawab kemampuan. Sebab you kata nak Ailio. Sebab saya fikir kadang-kadang tak guna juga untuk kita nak argue dengan orang. Iyakan je lah. Sometimes ada waktu yang kita kena mengiyakan, ada waktu yang kita kena lihat balik diri kita. Kan apa sebenarnya. Sebab masa tu saya mungkin fikir tentang fokus. Saya fikir tentang fokus. Aku dah buat bisnes ni dah lah cukup. Aku tak perlu nak pergi melebarkan lagi bisnes aku kepada benda yang lain. Tapi kalau Dok tanya saya sekarang, saya rasa kalau saya, katalah saya tak menerima ujian,
sepatutnya pada masa tu kalau saya diberi peluang, saya sepatutnya juga boleh run bisnes lain. Supaya saya jadi lebih memahami keadaan usahawan. Faham. Mungkin sebab kita tak run orang kata macam produk ke apa, kita tak faham situasi dia. Ya. Nak jual produk macam mana, nak uruskan stok macam mana. Sebab kita training, coaching, yang kita berurusan dengan dewan. Ya. Paling-paling yang saya ada stok pun buku, berapa banyak ke buku yang kita ada. Faham. Berapa banyak modul yang kita dah print. Ya. Supplier yang ada tu lah buku-buku printed item. Ya. Tapi mungkin saya tak memahami keadaan kilang macam mana, produk ni macam mana, produk kalau ditiru apa nak buat. Saya tak faham lah benda tu sebab saya tak buat. Faham. Tapi mungkin Allah Ta'ala takdirkan saya mengalami cabaran. Ya. Bisnes yang dibina beberapa tahun tu jatuh drop sebab lepas PKP banyak sangat kan orang kata AI lah. Lepas tu saya pun tak faham TikTok dah. Masa tu antara platform yang saya tak suka, yang saya benci adalah TikTok. Masa tu masih awal kan TikTok kan. Sebab saya fikir apa ni nak kena buat TikTok, kena menari apa, kena segala macam. Ini bukan jiwa saya dah. Saya tak kerti. Tak ada lagi TikTok Dr. Hanzalah. Yang sebenarnya TikTok ni boleh buat podcast. Boleh sharing kan. Jadi itu benda yang macam-macam aku takkan buat TikTok. Kadang pula masa tu orang nak belajar TikTok sebab orang nak belajar macam mana buat sales. Lepas tu lagi lah bila TikTok dah launching beg kuning, saya langsung tak faham apa. Dan saya macam masa ketinggalan sangat dan tak memahami benda tu. Kepayahan orang kata nak buka beg kuning, kepayahan nak mulakan buat live. Saya buat live tapi live yang kat platform lain kan tak payah buat. Mana ada beg kuning. Betul, kosong je lah live. Kosong je lah. Jadi mungkin masa tu, mungkin saya rasa lah sikap yang tergopoh gapah, yang kita ni banyak highlight pada orang berjaya. Yelah kan, kita takkanlah kita nak tunjuk pula siapa yang gagal kan. Tapi sebenarnya sepatutnya saya kena balance. Maksudnya ada orang yang berjaya ni saya kena kaji lebih dalam lagi. Engkau berjaya sebab asalnya apa masalah engkau. Sebab bila orang datang ke kelas ni, masalah tak sama. Jadi satu formula yang kita bina, contoh formula saya lebih pada marketing, tidak boleh menyelesaikan setiap masalah orang yang berbeza. Faham? Dia tak boleh satu formula menyelesaikan masalah ABC. Masing-masing berbeza. Mungkin formula ni sesuai untuk A. Mungkin formula ni sesuai untuk B. Formula C sesuai dengan C tau. Tapi mungkin saya yang gagal memahami benda tu. Maksudnya satu formula adalah berbeza pada setiap orang. Mungkin formula A boleh dibuat oleh orang ni kalau dia dah solve dulu masalah dia yang lain sebelum tu. Faham. Barulah sesuai untuk dia guna formula ni. Jadi mungkin sebab kita rasa masa tu taklah buat je lah kan, sebab kita rasa macam ni sesuai je untuk semua bisnes pun. Jadi mungkin ada orang-orang yang saya pun rasa macam saya minta maaf atas saya punya kealpaan tu. Sebab bila saya dah run bisnes ni sekarang saya lebih memahami apa ada masalah. Tak Tuan Najib student-student Tuan Najib yang dia bagi feedback ke, dia komen ke, dia kata masuk kelas Tuan Najib ni macam tak belajar apa-apa pun ataupun tak ada apa-apa perubahan pun, ada ke macam tu? Yes Dok, itu memang saya akui. Dalam satu kelas tu ada orang yang berjaya buat, ada orang yang masih lagi in progress, ada tu yang kata dia tak dapat apa-apa. Kalau dulu pun saya agak macam sensitif, penat aku mengajar, kenapa kau tak faham apa-apa. Tapi rupanya Dok macam ni lah saya rasa. Bila seseorang tu datang, yelah bila saya dah run bisnes kan, sekarang saya adalah seorang founder produk. Saya faham setiap orang ada isu berbeza. Kalau dulu saya rasa macam semua orang ni datang ni pada setiap benda sama lah, saya rasa dia adalah macam sama, selesaikan dia dengan marketing ni. Sepatutnya tak boleh. Sepatutnya memang kita kena dengan kerendahan hati, kena tak boleh tunjuk gap kita dengan diorang terlampau jauh. Sebab bila kita gap terlampau jauh, ni yang saya rasa sekarang, mungkin orang tu takut nak meluahkan apa masalah dia. Real masalah tu, mungkin dia segan. Faham? Mungkin dia takut nak cakap, menyebabkan kita terlepas orang-orang yang macam ni, yang kita pun tak tahu apa masalah menyebabkan dia tak jadi. So mungkin ada, ni saya punya thought lah pada waktu sekarang, mungkin dia tak jadi tu sebab dia ada masalah family. Mungkin masalah dengan partner. Mungkin partner tu kadang suami isteri. Mungkin seorang setuju nak buat online, seorang tak. So bila mereka ni tidak align, dia buat formula yang kita buat, tak jadilah. Faham. Sebab seorang nak ke depan, seorang lagi tak ke belakang.
isu lain yang Mungkin belum ada yang settle. datang ni, patutnya saya nak check masalah dia mungkin dengan staff. Ya. Sama ada tak cukup staff ataupun terlebih staff. Ataupun mungkin tak ada SOP pada staff dia, menyebabkan apa yang saya ajar ni dia bawa balik tak sesuai lah dengan keadaan dia. Sebab staff pun dah problem, tak boleh nak buat. Tak boleh nak duplicate, faham? Tak boleh nak duplicate. Faham. Mungkin yang datang ni masalah dia ada tentang finance. Mungkin dia tak kira betul-betul dia punya cost. Sebab bila kelas saya macam tu, saya taklah detail sangat kepada sampai pada finance. Ya. Bila saya dah run bisnes kat TikTok ni, I think benda pertama saya tanya orang sekarang, kau datang kat saya akan tanya dulu, berapa you punya harga kos? Kalau dulu saya tak tanya, sebab saya pun tak begitu memahami keadaan yang sangat detail Tak, tu. maksudnya saya rasa macam kos tu sepatutnya sangat simple dan semua orang tahu, sebenarnya tak Tak. Tidak complicated juga. nak kira Ada kos. kadang-kadang setengah orang dia agak-agak je. Oh. Tapi kalau sekarang saya tak. Kalau orang datang saya sekarang, saya akan tanya, you punya harga kos keluar kilang berapa harga? Berapa you punya harga retail? Saya akan bagi harga kos bahagi harga retail kali 100%. Dia ada formula dia. So kita akan dapat nama dia COGS, Cost of Goods Sold. Okay. Harga satu barang yang nak keluar ni, contohnya macam Bifocus Pro ni, Ya. berapa harga kos dia, berapa harga jual dia, bahagikan kali 100. Dan kita nak maksimum COGS ni hanyalah 20%, jangan lebih. Maknanya kalau kita terlebih tu, banyak lagi kos lain kita nak kena ready. COGS Contohlah 20%. katalah contoh, Okay. yang sihatnya, yang sepatutnya usahawan buat ni adalah yang 20%. Sebab nanti TikTok fee dah 22%. TikTok Ads mungkin dah dalam 20%. Affiliate lagi 20%. Dah 80%. So yang tinggal baki itulah tinggal kita punya gross. Itu pun sikit je. Tinggallah 20%. Jadi kalaulah COGS dia ni, Cost of Goods Sold ni tadi dah 40%, tak hidup orang tu. Oh. Jadi mungkin dulu, that's why kerana saya Ni mungkin orang tak faham ni. saya mungkin tak aware dok dulu. Silapan saya mungkin saya tak aware. Adakah produk dia ni ada COGS yang bagus yang saya boleh continue untuk advise dia? Kalau sekarang orang datang kat saya sekarang, ada pernah kawan saya datang ni, dia jual sambal ke apa, saya dah ajar dia ni. Last tu pun saya ingat, jap, kita tarik handbrake kejap. Masa tu saya ajar, ni sekarang ni saya ajar orang free lah, saya tak ada cara apa-apa dah. Sebab saya dah ada rezeki saya dengan bisnes saya sekarang. Memang open ke untuk orang datang coaching? Ini kalau kawan-kawan lah, yang rapat-rapat lah, yang kita yang kenal, rapat-rapat, yang datang minta tolong. Saya ni pun nak menolak pun kesian juga. So ada yang datang, saya dah ajar-ajar semua teknik TikTok yang saya faham ni. Jap, saya kata pause. Kenapa? Jap, kos kau berapa? Saya kira. Berapa jual harga cadangan jual? Saya pun kali 100. 40%. Oh. Saya kata kau punya kos sambal ni 40%. TikTok kau kena bayar at least 20%. TikTok Ads kau kena spend 20%. Affiliate lagi, kalau orang nak buat affiliate dah 20%. Sekarang ni kau punya kos 100%, kau nak makan apa sekarang? Masa tu juga saya kata saya tarik handbrake macam ni. Aku tak boleh ajar kau tak patutnya. Oh ya. Yeah. Engkau patutnya betulkan kos kau dulu. Salah. Kalau tidak nanti, bila kau dah buat sale pun, tapi last kali tak ada untung, bisnes kau tak berjaya. So kalau dulu bila saya charge orang untuk kelas, then dia continue belajar-belajar, tapi akhirnya dia negatif, of course dia akan salahkan saya. Tapi silap saya juga, sebab saya tak sediakan SOP daripada awal. Bahawa ada orang saya boleh ajar, ada orang saya tak boleh ajar. Saya tak boleh ambil semua orang saya boleh ajar. Faham. Orang yang tak siap lagi dia kena betulkan dulu. Yes. Faham. Jadi itu yang datangnya tu dah sekadar jual Ailio. Ya. Tak ada skill. Ya. Tak ada perniagaan. Ya. Which now saya kata tak apalah, saya terima. Saya terima untuk saya learn more. Saya nak belajar lebih banyak lagi. That's why sekarang ni dok, saya lebih suka buat kelas percuma, sebab tak ada apa-apa orang nak claim kat saya. Percuma Saya bagi percuma je lah. Sebab saya kata, satu, saya rasa saya nak menebus segala apa mungkin kekurangan saya, kelemahan saya dulu. Saya nak menebus. I want to redeem benda-benda tu. Yang nombor dua adalah saya nak melihat kawan-kawan saya, keliling saya ni berjaya. Saya tak nak ada gap yang terlalu besar saya dengan kawan-kawan. Tak seronok juga dok, kita menikmati macam-macam benda, tapi kawan kita ketinggalan jauh sangat. Saya tak nak. Nanti saya yang sedih melihat kawan-kawan rapat. Sebab tu dok tengok saya sering menyebutkan nama-nama kawan rapat. Yang ni saya dah tolong, ni saya dah tolong. Nanti tak, saya tak ada cara apa, sebab saya dah tak buat training lagi dah. Sebab saya hanya fikir, now I have a business, macam mana nak grow, macam mana nak tolong lebih ramai orang dalam bisnes saya ni. Di samping saya sini pun dapat kepuasan. Yes, menjadi seorang business owner, founder tak senang. Susah dok. Peringkat awal saya nak jual produk, sale kosong. Oh ya, susah juga Susah. Saya nak live jual barang, saya malu.
Mungkin dulu saya kata dengan orang, jual je lah, buat je lah live. Tapi live bila menjual barang, buka beg kuning, dia ada sesuatu yang kau dah sampai satu level, macam malu segan. Ya tak ya je lah dia ni kan. Faham. Saya sampai macam, dah lah tutup telefon, tunggu je lah rumah saya live. Tengok macam Puan Izzah masa tu lagi bagus, lagi perform daripada saya. Dan asalnya dia tak gerti pun nak buat live. Ada momen tu. Dan saya sangat bersyukur tau. Sebab masa tu Puan Izzah cakap dengan saya, bang, abang tahu tak kenapa saya buat live? Sebab saya nak tolong abang. Sebab dulu abang memang dah susah payah, abang cari rezeki untuk keluarga kita, untuk anak sekolah. Now abang tengah down masa tu 2021, 2022, 23, 24 tu sangat down tau. Ya. Sebab bisnes saya banner tu dah jatuh, dah runtuh. Saya tak buat susah tau. Kalau orang tengok rekod Sito saya, Sikris saya, dia tahu banyak hutang saya tak bayar. Oh ya. Bukan susah pun, just print rekod Sito Sikris. Hari ni sesiapa boleh print orang punya SSM. Boleh pergi tengok berapa banyak negatif kita, berapa banyak kerugian kita dalam laporan SSM. Boleh nampak. Boleh nampak reserve cash kita berapa. Benda semua ada transparent. Just bayar, beli report. Saya tak ada masa dok nak buat susah. Takut saya. Ngeri saya nak buat susah dok. Memang susah, sungguh susah. Let go kereta segala bagai memang saya buat. Let go kereta company, van, truck, pick up, semuanya kita buat. Apa saja boleh dijual, kita jual. Let go dulu bebanan kita. Tapi saya lebih memahami, oh yes, buat bisnes produk susah. Memang mencabar. Sampai saya nak tarik handbrake, saya kata tak nak buat live. Malu segan. Saya just duduk belakang support. Dan wife saya kata, bang, sekarang ni saya ambil abang punya peranan. Saya buat live ni tak ada, satu benda je. Satu, saya nak membersihkan maruah Imin Najib Asadok yang dah buruk. Orang kata jual air liur, tak gerti berniaga. Orang burukkan abang. Saya tak sanggup tengok benda tu. Masya Allah. That's why kenapa salah. Kalau tidak, Puan Izzah tak akan buat live. Dia lah tu semata-mata sebab dia nak bersihkan nama saya je. Oh ya. Itu je purpose awal. Sehinggalah staff tak sengaja terletak beg kuning dalam live dia. Masa tu tak buat beg kuning lagi? Tak, masa tu jual buku je. Jual buku yang kita tak habis kat dalam Momentum. Oh ya. Adalah beberapa buku saya, buku dia masa tu yang tak habis. Tiba-tiba staff terletak produk. Masa tu kami jual produk orang yang kita tak ada produk lagi time tu. Terletak produk orang, produk kanak-kanak. Saya kan live beg kuning dah belum lagi. Rupanya dia boleh jual. Masa tu sehari dia boleh 8,000, 10,000 macam. Tak apalah, Izzah dah boleh buat. Dan saya masih lagi tak mampu dok. Saya kata, ya Allah, payahnya aku nak mulakan jual produk ni. So that's why saya very, kefahaman saya tentang orang nak jual produk, saya faham. Kalau orang kata sekarang ni susah, tak apa, cool, relax dulu. Cari sebab, cari yang kuat, mula sikit-sikit. Betul lah, ada kawan-kawan saya yang malu buat live dok. Saya cakap, kalau dulu saya kata, lah kenapa macam tu. Sekarang kata tak apa, it's okay. Relax, cool. Dah mampu buat, you buat lah. Saya jadi lebih memahami lah. Saya jadi orang yang lebih boleh bagi understanding lah kepada orang-orang yang takut, malu nak mulakan. Dah lalu. Sebab mulakan produk memang tak senang. Berapa lama Tuan Najib nak biasakan diri tu? Lama lah? Saya rasa mungkin dalam almost 1 year lah. Oh lama juga. Sebab dulu kadang-kadang bila Puan Izzah penat, saya terpaksa lah ganti. Dia kan nak pergi toilet ke mana, dia buat tengah buat live ni. Sebab saya memang duduk belakang tabir je. Saya malu, saya segan, saya dah drop, saya dah berhutang banyak. And then saya pun rasa kat poket saya, kat account saya duit tak banyak. Oh ya. Puan Izzah je masa tu dia dapat macam income untuk affiliate, commission. Kadang-kadang belanja family pun dia yang belanja. Kadang belanja kawan pun terpaksa guna duit dia dulu. Saya memang dah habis dah. Saya dah memang that's it. Apa je duit saya tak keluarkan. Takaful punya ada reserve, boleh keluarkan, buat bayar hutang. EPF apa, akaun khas kan, akaun 3 Akaun 3 keluar habis. Keluar. Kenapa saja boleh korek ni, keluarkan semua. Simpanan tabung haji anak saya dok, saya dah terguna 30,000. Allah. Ya. Anak saya Amar, saya terguna. Saya rasa bersalah gila. Terguna akaun tabung haji. Puan Izzah pun terpaksa korek semua. Tu kesusahan kita alami dan kita faham, okay tak apa, ni mungkin challenge Allah Ta'ala nak aku belajar sesuatu. Bahawa dalam perniagaan tu memang susah. Dan nak bermula semula tu tak senang, susah gila. Kadang-kadang saya menangis duduk malam-malam, sorang-sorang, melayan. Nangis, sedih, tak tahu apa nak buat. Kan? But saya teruskan juga. Saya kata tak boleh, aku tak boleh mengalah. And then pada satu hari tu saya rasa macam saya terbaca satu komen lah.
Sebab dulu kan terlalu ramai, kadang-kadang orang yang suka kita suka. Tapi tak kurang juga ada juga orang yang mengecam kita. Tapi saya kata macam ni lah, Jeep, cuba engkau ambil satu sudut, kau baca je, engkau ambil, kau telan, kau buat apa dia orang cakap. So masa tu dia cakap, dia komen, kau dulu kan motivator, kau kan ajar orang marketing, kenapa kau tak pakai je ilmu tu untuk buat produk? Oh ya. Kalau dulu saya mungkin ambil benda tu, apa ni negatif nak kecam-kecam aku pula. Kau tak tengok ke aku dah bantu ramai orang sebelum ni yang dah berjaya kan, naikkan sales. Cuma orang ni nak juga tengok macam mana kita ni buat produk. Orang still nak bukti yang tu. Yang kita sini run operational dia, marketing dia, sales dia. Saya rasa macam orang nak aku macam tu kot. Dan saya ambil sebagai benda tu, saya tak nak jadikan dia negatif. Cukuplah, that's it. Kali ni aku jadikan dia positif. Terima. Kau nak aku buat produk, kau nak buat aku kau nak aku buat apa yang aku ajak orang selama ni, kau nak aku bina satu bisnes. Tak apa, I take it. Saya ambil. Dan saya berdoa pada Allah, ya Allah, kalau betul apa aku buat, kau tunjukkan jalan. Kalau tanya saya, Dok, apa produk saya nak keluar masa tu, saya pun tak tahu. Sampai Dok, permulaan idea nak keluar produk bukan Bifocus Pro. Lepas tu? Dok tahu tak saya nak jual apa mula-mula? Sunscreen. Sunblock. Kosmetik. Mujurlah saya berbincang dengan orang yang saya tak tahulah masa tu, Dok. Saya memang tengah nak fikir nak buat produk apa tau. Instead of saya dah jual produk orang. Yalah, jual produk orang ni mencabar juga sebab kita nak kena ikut rule regulation dia. Lepas tu bila jual produk orang ni, saya jadi agent je tau. Faham? Bayangkanlah nama besar kita ni. Nama Najib Sadok. Satu Malaysia dah pernah kenal. keluar radio, pernah keluar billboard 70 semua. billboard. Pernah keluar kat mana-mana media. Tiba-tiba jadi ejen orang, jual orang punya produk. Faham. Dan saya ingat, okey Dok, jual produk orang. Rupanya ejen-ejen lain ni tak senang. Dia tak senang dengan kehadiran kita. Dia rasa macam kita ni macam mengambil kek dia tau. Sebab masa tu yang saya buat produk ni, ejen lain ni perlukan masa 2 tahun tau untuk nak buat sale RM200,000 sebulan. Saya bulan pertama RM200,000. Bulan pertama RM200,000. Allah. Yelah, saya gunakanlah apa tadi pengetahuan yang saya ada, yang saya dah guide orang ni. Orang kata bisnes Ailio ni tadi, saya pakailah benda tu. So bulan pertama saya buat RM200,000. So saya ingatkan macam orang akan gembira. Rupanya tak, orang anggap kita ni pesaing. Sesama ejen ni kadang-kadang ada budaya yang, yelah, ada yang sihat, Alhamdulillah, ada orang puja sama. Ada budaya tak sihat, dia sentiasa cari salah kita. So kita ni hari-hari asyik kena report. Ni Izik salah. Kita punya kedai nama tu dah nama shop Izik dah, Dok. Walaupun Izik ni masa tu tak ada produk. Dah guna nama Tapi tu. Tapi saya, kan dulu saya ajar orang. Saya kata, nombor 1 kalau buat bisnes kena ada brand. Betul, ada nama. Saya juga ajar orang dulu, Dok. Siapa nak murid saya tahu, walaupun jual produk orang, kena brand sini. Takkan you nak menjaji brand orang? Saya kata Watson, dia jual barang orang, nama dia Watson. You nampak Caring Pharmacy, nama dia Caring, tapi jual barang orang. Dok, Watson dengan Caring, adakah jual barang yang sama? Sama. Betul lah. Sama. Betul lah. Betul. Saya kata kat dia orang, Mercedes ada 3 pengedar utama kat Malaysia. Cycle and Carriage, jual Mercedes. Nazar betul. Nazar juga jual Mercedes. Ada satu lagi, Hapseng kan. Ketiga-tiga ni menggunakan brand sendiri tetapi menjual produk yang sama. Jual produk orang Yes. Jadi masa saya jual produk orang tu, Dok, saya kata dulu aku ajar orang kan ada brand. Yes, saya terus ada buat brand. Saya buat brand Easy. Itu starting dia. Dan masa tu pula, ya Allah, hari-hari kena report, Dok. Dia kata Easy buat tu salah, Easy ni salah. Saya kata, ya Allah, kenapa lah kau ingatkanlah kau selesa. Dengan kehadiran kita, ingatkan kita dapat macam membina sama-sama momentum supaya this brand yang kita jual ni sama-sama naik. Rupanya tidak. Kat situ yang memberikan saya tekanan sekali lagi, Dok. Aku ni kan baru nak cek makan. Sebab masa tu, Dok, semua bisnes saya dah tutup. Training, coaching, seminar, buat servis, semua saya dah tak buat. Saya cakap dengan kawan saya ni, kau tahu tak, sekarang ni aku full time jual produk kau tau. Aku harap aku dapat sama-sama bantu supaya produk kau ni boleh capai 10 juta sebulan dengan aku buat benda ni. Macam tu sekali Jadi saya ingat saya akan dapat terima support. Rupanya tak. Hari-hari saya dapat terima aduan. So tu memberikan saya sekali lagi tekanan. Sehingga akhirnya kawan saya ni cakap, mujurlah, saya berterima kasih kepada dia. Dia kata macam ni lah,
Aku rasa kan, korang okey je jual produk sendiri. Tak payah jual produk kita orang pun tak apa. Itu benda yang saya berterima kasih dengan kawan saya ni. Sebab dia mengizinkan saya untuk ada produk sendiri dan saya berkarya sendiri. Saya memang hargai pasangan suami isteri kawan saya ni. Besar hati sebab dia dia bagi saya jalan. Sebab kalau dia tak cakap benda tu pun saya akan rasa bersalah untuk nak mulakan. Faham. Saya takut nanti dia nampak saya macam nak bersaing dengan dia. Faham. Maka kat situ saya kata saya tak akan jual produk kanak-kanak. Saya akan jual yang atas-atas. Kalau saya jual produk, saya tak akan bersaing dengan dia. Faham. Sebab dia dah ada dalam laluan market tu dan aku kena cari market lain. Dan kat situlah perjalanan saya bermula sebagai seorang founder. Untuk memahami yang saya pun nak membebaskan diri saya juga daripada tuduhan sekadar menjual air liur tau. Sebab bertahun-tahun kot stigma tu ditanam. Sometimes kadang-kadang anak-anak saya baca komen-komen bukan-bukan tu. Apa saya nak jawab dengan anak saya? Betul kan? Tu anak-anak saya terpaksa dia makan apa? Orang kata habis jual air liur. Aduh. Dan orang kadang-kadang baca tomahan-tomahan. Saya kata, macam mana aku nak stopkan benda ni? So saya rasa hikmah yang bila bisnes saya ni drop, hikmah lah saya nak mulakan balik kehidupan saya sebagai seorang normal businessman, iaitu jadi founder produk. So kat situ lah perjalanan kami dalam brand Ezik ni bermula. So bila kawan saya kata, okey lah kau buat produk sini, kat situ saya menggaji. Dan idea pertama, sunscreen. Saya kata kalau aku teruskan matilah nak, siapa nak beli lagi, malu gitu. Oh tak sempat lah proceed. Tak sempat. Saya tiba-tiba kan dok, masa saya pergi satu majlis ni, tiba-tiba ada seorang ni tegur saya. Saya pun berterima kasih kepada orang ni. Dia kata, Cik Najib, saya ni daripada manufacturing ni. Cik Najib kau nak buat produk, datanglah jumpa saya. Tiba-tiba dok, masa tu ada majlis maulid tau kat office kawan saya. Oh ya. Saya ni dok, kalau majlis orang jemput, terutama maulid, saya takkan bunting. Oh ya. Sebab maulid Nabi ni bila membesarkan Rasulullah SAW, malaikat berada dekat situ, Rasulullah bersama kita. Keluar habis majlis maulid ni dok. Masa tu saya tengah demam sesama tau. Saya pergi juga maulid ni. Tiba-tiba entah ada seorang manusia yang tegur saya, Cik Najib, saya daripada manufacturing company ni. Datanglah kau nak buat produk. Oh ya. Dan masa tu saya baru je dapat green light daripada kawan saya. Dia kata kau nak keluar produk, kau keluarlah produk. Masya Allah. Sebab saya pun tak nak nampak macam override dia. Faham. Saya pun pergilah jumpa. Dia buat saya jumpa, dia round kat lab dia apa semua, bincang-bincang. Betul ke Cik Najib nak buat sunscreen ni? Kat luar tu ramai dah buat dah. Aku tak boleh pergi je ni. Saya kata ya Allah, terima kasih lah bagi tahu. Maksudnya dalam diri saya ni ada jugalah kekurangan, kelemahan yang sebenarnya kalau kita jumpa orang, kita macam ada orang boleh menampung. Ada orang boleh fill the gap. Faham. Sebab dulu bila saya buat diri saya sebagai seorang coach, kita nanti macam susah nak menuntut ilmu dengan orang lain. Kau panggil kita sifu lah, coach lah. Jadi bila saya dah tak ada apa-apa dok, saya macam ibarat tukar baju. Saya buang semua baju-baju coach, sifu, semua orang panggil ni, letak tepi. That's it, dah habis. Zaman aku sifu, zaman aku orang panggil coach, dah berlalu. Betul tak? Masa tu saya betul-betul buat keputusan yang, Najib, engkau orang biasa. Tapi susah nak tinggalkan ego tu Ya, sebab kita dah pernah berada pada satu level. Kadang-kadang kita sampai dah tak mendengar dah. Isteri cakap pun dah tak dengar. Orang cakap pun tak dengar. Kita lebih cepat reaction daripada respon. Oh ya. Kita bagi reaction, kita tak bagi respon. Respon dengan fikiran, waras. React dengan emosi. So saya kata, Allah Ta'ala nak uji, nak tegur, nak betulkan aku kot. So bermula perjalanan sebagai founder. So bincang-bincang, saya teringatlah saya kata saya pernah jual herba tu. Oh, dan zaman direct selling dulu. Masa tu saya buat herba tu tau. Saya kata boleh tak you all punya manufacturing company ni buat macam mana saya nak ni. Oh, masa tu consume sendiri herba consume ni? sendiri masa tu herba tu. Sebab herba ni memang saya dah consume 20 tahun dok herba tu. Saya ni pelanggan yang setia. Saya kata boleh tak? Dia kata kita tak boleh dah buat exactly sama, dia kata. Tapi kita ada satu formulation yang kita boleh beli patent dia. Sebab formulation ni dia adalah memang patented, ada clinical research dah dibuat. So kat situlah saya belajar, oh rupanya macam ni buat produk. Saya mula faham macam mana. Dan saya pula masa tu adalah seorang kawan lagi yang menyumbang kepada saya punya, orang kata dia menjadi saya punya blind spot. Ya. Kan, suami Puan Hazira. Sebab dia orang ni, Hazira dengan suami dia Helmi, dia dulu adalah anak murid saya tau. Oh iya ke? Dia ni antara anak murid saya paling awal ketika saya mula buat training kat Keluang. Oh, kisahnya. Masa tu diorang ni duduk Keluang. Memang diorang ni duduk Keluang. Anak murid rupanya. Dia anak murid. Jadi dia ni lah menjadi macam saya punya blind spot.
Yang sebab admin ni orang technical. Dia yang bagi saya macam awareness yang Cik Najib, cost jaga, cost COGS, berapa harga produk kita patut letak, kita kena kaji market. So dia menjadi, kalau dulu saya mengajar dia, kali ni dia pula menyumbang pada saya. Sebab saya dah lucuk gelaran saya dah. Kali ni saya dengan dia orang, saya dah tak anggap saya ni macam cikgu dia orang, guru dia orang. Saya anggap you adalah sahabat saya. Jadi dia pun tak kekok nak kawan. Dulu ni dia orang ni takut nak kawan saya tau. Sebab saya ni macam Sifu lah Cik Najib ni tinggi sangat. Sifu guru kita pun takut, macam takut melanggar adab dia kata. Dia orang ni pun jadi orang baik. Tak naklah kata nanti macam tak beradab dia kata. Sehingga saya macam okey lah, letak tepilah gelaran apa segala. Macam Asenuri, Asbula, mereka ni dulu pun anak murid saya juga. Sama Zaman dia cikgu lagi, dia datang kelas saya belajar. Masya Dia Allah. belum lagi full time masa tu. Dia masih lagi mengajar sekolah. Dia ustaz kan. Baru-baru start tu. Jadi kita macam berkawan ni, tak apalah, saya jadi orang biasa. Saya letaklah tepi semua gelaran, lantaklah tepi. Yang penting sekarang macam mana nak naik balik. Aku nak naik balik, aku kena fight. Dengan maruah aku dikatakan jual air liur apa semua, saya pun sampai bila aku nak pegang kata-kata benda tu? Sampai bila aku nak berdepan? Sampai bila anak-anak aku nak melihat status jual air liur kepada abi dia? Mungkin ni dah direction Allah Ta'ala nak bagi untuk saya tweak benda ni, kan? Pivot business, tukar. So alhamdulillah perbincangan kita, dia kata kita tak boleh keluar pun, tapi kita boleh buatkan you all produk, dia kata mushroom. Masa tu pula main segala mushroom, sebab saya terinspirasi dengan company Chinese yang buat mushroom. Yang saya pernah train waktu yang saya dah tak buat training coaching ni, seketika tu sebenarnya saya buat service. Dan adalah few companies Chinese yang panggil saya untuk train agent in-house. Kat situ saya bersyukur, terima kasih, sebab saya dapat melihat Chinese punya business. Macam ni. Dan saya mana tak terinspirasi dok. Diorang ni punyalah stress. Dia kata sale dia sikit. Saya tanya berapa sale korang sebulan? 40 juta dok. Dia kata sikit. 40 juta sebulan? Sebulan. Bukan setahun? Bukan. Sebab saya kata betul juga, dia ada 2,000 agent. Seorang agent buat 20,000, dia dapat 40 juta. Sebab dia ada 2,000 agent full time. 40,000 je. Dan masa tu tugas saya adalah untuk train agent dia, untuk buka lagi kepala otak agent dia, apa lagi skop-skop marketing yang dia orang boleh buat. Tu dia panggil saya tu. 2,000. Tapi saya syukur bukan saya yang mengajar dia orang je. Dia orang pun banyak bagi input kat saya. Itu yang saya bersyukur. Saya kata actually tak semula orang yang bangsa lain ni tak nak share. Sebab apa sahaja soalan saya tanya dia orang jawab. Bagus. Dan itu yang memberikan inspirasi, dan sehinggalah terhasilnya produk Bifocus Pro ni pun masa tu adalah inspired daripada Chinese company ni tadi. Itulah sejarah Bifocus yang buat 40 Pro, juta sebulan. Dan saya kata inilah company aku nak jadikan benchmark. Inilah yang aku patut tiru sebenarnya. Masa tu dok. Alhamdulillah. Bulan 12 tu kita discussion. Dia ingat bulan 11 2024. 2024. Discussion, test, sample, cuba, rasa, works. Saya kan dah mengalami depression apa segala kan, sebab business drop dan tak habis-habis lagi dengan orang kata kecaman lah apa semua. Saya pun rasa macam stres. Saya kata bilalah aku nak membebaskan diri daripada orang kata title macam tu. Dan mungkin Allah Ta'ala jadikan semua hikmah untuk saya ni bertukar title. Dah tak ada lagi orang kata tuduhan-tuduhan jual air liur semua ni. Saya kena buat the real business. Mungkin warga netizen menganggap the real business you mesti kena ada produk. Tak kira lah macam mana pun you nak buat service training apa pun, you mesti ada produk. Mesti ada produk So saya cubalah. Saya kata tak apalah, kali ni kita ambil benda tu, kita hadamkan, kita buat sahaja. Alhamdulillah dok, bulan 2 produk siap. 2025. Feb. Tahun lepas lah. Dia masa tu siap tu dia memang dah rasa berry semua. Belum, masa tu dah rasa blackcurrant, tapi belum jual lagi. Belum terjual, dah siap 1,000 botol. Saya kata ya Allah, memang berdebar ni. Macam mana nak jual ni? Macam mana aku nak jual ni? Kita jadi bodoh masa tu. Tapi sebab saya dah meninggalkan title kan, saya dah tak anggap diri saya sifu lah, guru ke. Tak payah. Saya kata dengan kawan, tak payah panggil lah gelaran-gelaran tu. I'm okay dengan apa yang saya sedang lalu masa tu. Saya tak ada apa-apa. Yang ada saya sedang menanggung hutang 2 juta. Termasuk hutang dengan masa tu Meta, tak boleh sebut termasuk hutang dengan muka buku. Ada 500,000 yang saya hutang masa kita buat ads dengan dia. Yang dia dah keluarkan surat lawyer. Dia nak saman sebab saya tak bayar. Dia nak tuntut 500,000 berserta dengan penalti. Lagi susah dok, dengan hukuman, penalti lagi, kos guaman lagi. Saya sangat tertekan masa tu. Saya kata kali ya Allah, produk aku ni dia mesti jadi.
Macam mana boleh sangkut hutang bayar Sebab ads? terhutang, kita bayar ads tu guna credit line. Ya. Guna dulu, bayar kemudian. Wow. Sehingga tak sedar-sedar rupanya dah 500,000 dah. Itu yang menambah sebenarnya kan. Sebab yang lain-lain hutang biasalah, bank pun kalau tak bayar dia akan tuntut dengan lawyer juga. Tapi yang tu memang dah keluar surat guaman dia, dah keluar surat lawyer. So kita pun macam tak apalah, ni mungkin perjalanan aku memahami macam mana seorang founder. Susah, payah, pening, stres. Supplier pun bayar baru separuh, nak kena bayar lagi separuh. Ada tekanan juga. Masa tu apa yang boleh dipajak, pajak lah mas apa semua, sebab nak belanja juga untuk ads. Cakap wife saya yang bagilah $80 untuk run ads. Fobia lah member tu. Yang rumah biru pun dah terhutang $500,000. Nak spend lagi. Nak spend lagi kat TikTok. Aduh. Agak-agak macam mana. Mujur lah saya. Syukur sangat kalau orang kata bertuah Tuan Najib ada seorang isteri yang sangat memahami. Ya betul. Dia adalah seorang yang sangat faham. Dia orang yang sangat berkorban banyak untuk saya. Dia buat live untuk menggantikan role saya yang tengah down, tak tahu nak buat apa, jadi bela-bela. Dia banyak korbankan juga apa yang dia ada, emas apa segala, yang jual pun ada dok, yang pajak pun ada. Kan, saya sangat syukur sebenarnya. Sebab diharikan seorang isteri yang sangat bertanggungjawab, yang tak lari ketika saya susah. Masya-Allah. Yang ketika senang, kadang-kadang saya pun tak dengar cakap dia sangat. Saya tak dengar insting dia pun, langsung tak dengar. So saya kata kadang dia tahu ke dia tak run the business. Kita rasa kita betul je kan? Sebenarnya tak, orang perempuan ada je insting Allah Ta'ala berikan melalui dia untuk beritahu kita. That's why kita kena ambil. Allah Ta'ala muliakan kan seorang isteri kan, sehingga ada surah An-Nisa segalanya untuk kita memuliakan seorang isteri. Okay. So jadi lepas tu masa pun berdebar-debar ni masa nak launching produk. Masa tu lah dok, saya lah yang pasang lighting. Masa tu bulan 2 tu? Bulan 2 2025, tahun lepas, saya ingat lagi. Masa tu dok, lagi berapa minggu nak Ramadan tau. Oh ya yeah. Dok, Ramadan ni yang saya faham lah, yang saya ajar orang kan, saya pernah ajar orang kan, it's not a good time untuk nak launching produk. Sebab produk kau ni tak ada kena-mengena dengan Ramadan. Dan masa tu kita dah decide yang apa kita nak. Kan dulu saya ajar orang kena cari apa kekuatan produk. Ya yeah. Apa satu keistimewaan produk, tak payah banyak, apa benda dia dapat selesaikan. Masa tu dok, idea saya satu je, tidur. Produk kita dapat bantu you tidur lena. Sebab dah test sampel tu tidur. Faham? Saya dapat tidur yang bagus. Sebab saya sebelum tu saya dah ke laut dah tidur saya ni. Tak boleh nak tidur selalu, pagi-pagi bangun koyak, emotional pula tu, bergaduh kadang-kadang. Sebab emosi tak stabil. Bisnes tengah drop. So produk ni yang saya kaji, baguslah buatkan kita macam betul-betul relax, tenang masa tu. Walaupun saya melalui fasa yang sangat susah, struggle gila, duit dok cukup tak cukup dok. Kalau kawan-kawan ajak keluar ni, saya tak mampu nak belanja. Saya tak mampu nak belanja orang lagi masa tu. Segan juga bila kawan-kawan ni ajak asyik belanja kita ni kan. Macam jadi segan pula, macam menumpang. Kadang sedih dok, kadang kita pun menangis tau. Bukan makan mahal sangat pun, makan biasa-biasa je. Ya, tapi kita tak mampu nak belanja semua orang yang kita pernah buat satu ketika dulu tu. Faham. Now tak dapat buat, macam ya Allah, mak kita lagi kadang-kadang nak pergi mana berjalan pun tak ada duit nak hulur. Kan wujud allowance tu kita masih teruskan lagi allowance yang kita bagi dia, kita tak stop. Untuk mak ayah kita tak stop. Biarlah kita bergolok bergadai, asalkan belanja bulanan dia, duit belanja bulanan kita jangan potong. So yang tak stop Tak stop. Walaupun hutang lain tak boleh bayar? Tak. Yang lain tu kita terpaksa lah nak pajak kan apa. So dok, jadi masa tu saya kata ya Allah, mencabar je nak launching produk. Nak cari keistimewaan produk pun aku jadi bela-bela katak. Boleh ke kita nak launching ni? Malam tu dok kita nak launching ni. Dah lah lagi 2 minggu nak Ramadan tau. Nanti nak Ramadan aku nak goreng apa pula? Boleh tak ni nak jual Ramadan? Dulu dok, kalau business training coaching seminar ni, Ramadan lah paling sale kita slow. Sebab orang dah tak datang kelas. Betul lah, nak rehat. Tak daftar kelas. Dia dah sibuk dengan, kalau yang jual baju kurung, dia nak fokus pada raya punya kempen, preparation. Saya ni kenalah ajar dia orang masa tu. Jadi saya kata, taklah, gunalah ilmu yang kau ada tu. Masa tu dok, kita nak launching ni pukul 8.30 tau. 8.30 malam? 8.30 malam. Okay. Masa tu kami berada kat rumah sewa kami kat Shah Alam ni. Saya lah pasang lampu. Saya belajar macam nak pasang lampu ni. Lighting semua ni? Saya lah cari tripod, pasang charger, takut bateri habis. Tim saya masa tu tak dapat tolong. Saya pun tak ramai tim, tinggal 5 orang kot tim. Saya tinggal 5 orang je staff daripada 100. 5 je yang tinggal. Daripada 100 asalnya. Alhamdulillah hari ni masih ada dengan kami dok, 5 orang.
Mostly adalah wanita. Lelaki seorang je. Masya Allah. So saya lah jadi technician. Pukul 8 ni dok. Wife saya cakap apa? Yang bang, boleh tak kita postpone? Dia macam tak yakin. Takut? Dia takut. Dia kata, betul ke kita nak launching produk ni? Tak confident Saya dah hati ni berdebar juga. Tapi kata yang janganlah yang, kita dah janji dengan yang punya follower. Masa tu guna akaun dia dok. Guna akaun Puan Izzah je. Akaun saya buatlah letak tepi. Jadi orang kata numpang-numpang. Kalau saya sendiri yang run, zero dok. Akaun tumpang. Pacaklah 2 kamera. Run. Dia kata yang, tak boleh yang, kita dah janji ni. Kita cakap dengan follower kita nak launching produk. Mesti ada seorang dua yang mesti ada orang yang sangkut juga. Tak yakin ni, kita ada 1000 produk ni. Nak dihabiskan ni, nak bayar supplier lagi ni. Kan supplier tak percaya kita kejap lagi kan. Tak bayar habis lagi. Kita bayar separuh baru. Faham. Saya siap nego dengan dia, kita ni tak ada duit. Jadi orang pun faham. Lepas tu pula, kita ni nama yang dah dikenali kan, dia tahu kan. Dia yakin lah, saya tahu Tuan Najib mesti boleh buat. Tuan Najib nama besar. Orang lain yang yakin orang kita. Ada kawan Chinese yang kata, you mesti boleh buat ma. You dulu training orang banyak bagus ma. Kita orang founder, satu je, kita orang tak ada trainer. Kita orang pula tak pandai nak train orang. You pandai train orang ma. You sendiri boleh train, you punya sale. Ya kan. Kenapa? Kita pun tiba-tiba macam, you tak ya juga kan. Dia tak perasan. Aku ni dah lupa dah dok. Aduh. Saya macam dah lupa dah punya macam segala kekuatan kita ni macam dah terpadam dah. Dah lupa dah kita punya apa yang kita mampu buat sebelum tu. Sebab kita dah down 2 tahun. Sampai dah boleh berkata. Hilang confident diri dah. So kita pun buat lah dok, kata yang masa tu kita macam adalah juga macam silap faham kan dengan, sampai hilang mood lah. Orang masa pun macam kita memaksa menekan-nekan, so dia buat live juga. Mood pun terganggu lah juga sikit. Mampus sudah cakap dah lah nak launching sekejap lagi kan. Masing-masing dah macam dah tak sedar hati dah. Aduh. Kan. Lala tak apa, yang kita buat lah, bismillah kita buat. Sebelum tu pun kita minta ada seorang soleh ni. Dia datang daripada Jakarta. Hari yang sebelum kita launching produk ni, kita bawa dia ke rumah kita. Masya Allah. Dan kita minta dia doa. Dan kita minta dia doa. Kita minta dia doakan produk kita. Kita minta launching kita ni macam berjalan lancar. Dan kita khidmat dengan dia sebelum tu. Kita bawa dia ke mana tempat yang dia nak pergi. Untuk bantu kawan kita orang lain. Sehinggalah kita hantar dia ke satu tempat ni. Dan kita terus balik ke rumah sewa ni nak buat launching. Dia kata kamu buat insyaAllah. Isteri saya memang cakap dengan dia, Habib, tolong Habib, doakan hutang kami selesai. InsyaAllah selesai, dia kata. InsyaAllah selesai, berkah, kamu akan dapat lagi banyak. Masya Allah. Kita ni macam tu, meremang bulu roma ni lah. Hutang banyak ni. Kan, benda tak settle lagi ni. Tak nampak jalan ni Jalan ni macam, ya tak ya ni. Buat je lah dok, buat live 2 jam ke 3 jam sampai 12 malam. Alhamdulillah, habis 1000 betul. Habis. Hari pertama? Hari pertama. Masya Allah. Lepas tu kita jadi macam kelang kabut pula. Mampus, produk tak ada dah. Besok nak berniaga tak ada barang. So malam tu habis. Itu dekat TikTok dah lah? Dekat TikTok. Masya Allah. Benda yang saya tak suka dulu. Saya tak suka TikTok. Dan saya segan nak belajar dengan orang. Sebab membawa title kita ni orang yang coach. Faham. So-called Sifu ni. Kita segan nak belajar TikTok. Bila saya dah buang semua benda tu, kita pergi belajar dengan orang dengan hati yang terbuka, dengan rendah hati. So saya ucap terima kasih banyak pada kawan-kawan yang mengajar saya. Yang buka jalan pada saya, ajar saya macam mana nak buat TikTok, bina account, macam mana nak tambah followers, apa content nak buat. Daripada zero dok. Memang zero. Sehinggalah kita bina account Puan Izzah tadi. Sehinggalah kita dapat launching. Terjual lah 1000 betul tu. Masya Allah. Dan lepas tu hari besok tak ada barang nak jual. Terpaksa contact balik manufacturer. Boleh tak tambah lagi barang? Kita buat payment dulu. Settlekan dulu hutang yang tu. Sambil juga kita ni terpaksa lah. Orang kata masa tu bergelut lah dok nak bayar gaji staff. Bukan gaji staff masa tu je, tunggakan yang lama, EPF. Hutang lama. EPF pun kita dapat surat saman dok. Itu dah memang jadi case lawyer. Kita disambung oleh EPF. Memang sangkut dalam saya punya sitos, masuk keluar case EPF tu. Aduh. Memang last year tu saya terpaksa clearkan lah. Kita dah settlekan hutang yang saman EPF tu dan bayar tunggakan dia. Barulah clear lah nama saya situ EPF. Kalau tidak ada lagi benda tu. Ada lagi dalam situ saya. Cuma dia tulis kat situ dah clear. Saya nak kata punyalah mencabar. Apa situasi yang saya alami masa tu.
So jadi alhamdulillah saya rasa ni berkat bila orang kata, ingat tak tadi dok yang saya kata, kalau kau pandai sangat, kau gunalah ilmu kau tu. Jadi saya gunalah dok sikit-sikit untuk Allah Ta'ala bagi saya peluang untuk saya ni boleh buktikan pada diri saya sendiri yang saya boleh buat produk. Saya boleh buat produk. Tapi Tuan Haji nak turunkan ego, nak pergi belajar dengan orang. Malu saya mula-mula segan. Mujulah kawan-kawan ni macam, taklah dok, mungkin Allah Ta'ala bagi saya ni kekuatan untuk buat muka tebal. Muka tebal, paksa juga belajar. Naik turun ke Shah Alam ni, pergi belajar, cari orang yang bantu saya. Saya memang ucap terima kasih pada semua yang berada journey ketika saya susah. Saya appreciate. Saya sentiasa sebut nama-nama yang tolong saya dok. Saya takkan tinggalkan benda tu. Sebab tanda kita syukur pada Allah adalah berterima kasih pada manusia yang tolong kita. Kalau saya tak ucap terima kasih pada manusia yang tolong saya, bermaksud saya tak syukur pada Allah. Jadi kawan-kawan tu saya memang sangat appreciate. Saya sangat hargai. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita reverse balik tadi, it's okay orang nak panggil Ailio, dan mungkin ada something yang saya kena beri perhatian. Dan mana-mana pada student saya yang saya pernah mengajar yang mungkin saya terlepas pandang ke, saya tak beri perhatian ke, actually saya minta maaf. Saya rasa bersalah. That's why lah saya rasa untuk redeem benda tu sekarang ni, saya buat kelas-kelas percuma lah bila waktu yang saya ada kekosongan, yang saya ada ke lapangan. Dulu saya punya student yang paling tinggi, kita panggil dia package ultimate. So masa bulan Ramadan baru ni, ada salah seorang tu dia mesej saya. Tapi mereka ni masih hormat saya lah. Setengah tu masih lagi panggil saya Sifu tau. Saya ni dok tak pernah suruh orang panggil saya Sifu. Dia orang yang panggil. Saya ni orang panggil tuan ke, panggil cik pun dah okey dah sebenarnya. Cikgu pun okey. Ada setengah panggil saya cikgu. Cikgu pun okey. So dia panggil Sifu. Tolonglah kami, buatlah kelas untuk kami TikTok. Saya nampak Sifu TikTok sekarang ni, Sifu ni kat TikTok dah hasil tinggi. Nama dia Ustaz Malik. Dia adalah salah seorang student saya ultimate. Puan Asha Kasim pun yang dok jemput pun adalah salah seorang ultimate. Yang dok jemput tu. So saya kata, okey lah Ustaz, macam ni lah Ustaz, saya tolonglah, saya pun nak bantulah mana-mana yang saya terlepas. Dan diri saya lah, saya kata mana-mana saya terlepas pandang, yang saya nampak saya tak tolong ke, silap saya ke, saya kata tak apa, saya buat percuma tau. Nanti saya buat satu link, saya kata Ustaz pergi share kat kawan-kawan, ajak dia datang kelas ni kat office saya. Saya buat kat office sebab kat office percuma, tak payah bayar. Saya memang dah bayar sewa dah. Saya tak nak lah buat di luar, nanti saya nak kena kos apa semua. Dan saya tak nak cari orang apa-apa. Tak apa, cakap dengan dia orang, saya buat kelas ni for free. Dan cakap juga kat dia, tidak ada upsell apa-apa kelas. Kalau dulu dok, memang kita buat kelas free, tapi nanti kita ada lanjutan. Yang lanjutan tu kita pun kena bayar. Of course lah kan. Tapi kali ni saya kata, saya betul-betul nak buat free. Saya tak nak acah apa-apa. Jadi cakap dengan diorang, takut diorang risau. Oh no, nanti agak-agaknya dia nak kembali buat kelas kot. Mula-mula free, lepas tu nanti kena bayar. No, saya state siap-siap dalam jemputan tu. Saya disclaimer siap-siap, tidak ada apa-apa kelas advance ataupun upsell. Tak ada. Okay, you datang belajar, saya sediakan tempat, saya sediakan makan minum, siap makan minum saya sediakan parking dengan rela sekali untuk sambut dia orang. Saya tak nak jalan kat office saya tu jam sebab ramai orang datang. Rela pun ada? Rela pun ada, saya sediakan juga. Saya kata Allah Ta'ala dah bagi kita rezeki lebih sikit, tak apa. Berapa ramai orang? Dan jemputlah 130 orang. Oh, ramai datang. Ni ultimate semua ni satu lah? Ultimate, sebahagian je lah yang datang. Sebahagian lah. Sebahagian lagi kawan-kawan saya dalam circle saya lah, yang dah X. Sebab bila mereka ni dah X ni, mereka dah tak ada akses. Faham. Saya kata saya ni mengenali mereka ni, mereka semua adalah kawan saya. Dan mereka tak ada support di luar sana. Saya kata tak apa, bagi saya peluang juga untuk support sahabat-sahabat saya. Saya mesej lah Dr. Samahan, doktor tolong jemput kawan Pantai Timur. Di Belak Utara pula saya contact Puan Husno. Dia ni adalah owner kedai perabot, Husmat Furniture. Tolong jemput kawan-kawan utara nah. Nanti bagi tahu orang saya buat kelas percuma, tak ada apa-apa absen tak ada, jangan risau. Datang belajar free. Maka ramailah datang, kalangan nama-nama besar pun datang. Saya hormat, saya respect. Sebab mereka yang dah nama besar still datang nak belajar. Macam mana jenis saya lalu tu lah. Walaupun nama kita dah besar, tapi you keep humble, datang nak belajar.
Walaupun namanya nama besar. Sebab semua orang struggle tau. Semua orang sedang berada dalam keadaan struggle, tak tahu nak buat apa. Dan saya kata kali ni bila saya dah ada sedikit orang kata kebangkitan, why not saya buat kelas percuma ni to support them. Walaupun orang kata tidaklah semua tuduhan-tuduhan Tok Man Ailio tu tak habis lagi. Masih ada lagi yang tak tahu. Masih ada lagi yang ingat saya masih lagi buat kelas training, coaching ni. Masih ada yang beranggapan macam tu. Dan saya tak boleh nak menghalang nak buat apa-apa pun. Masih lagi-lagi yang bila nampak saya, ni yang jual Ailio tu, ni masih jual Ailio, jangan percaya ni. Saya tak apalah. Saya kata biarlah masa masih menentukan. Mungkin dia tak tahu aku buat apa sekarang. Mungkin dia tak tahu pun yang aku ni ada jual produk. Ada yang kata dia sekarang ni jual produk orang. Dia ingat produk ni adalah produk orang. Dia tak tahu saya adalah founder kedua produk. Saya kata tak apalah, it's okay lah. Saya kata saya pun tak dapat nak menggembirakan, nak beritahu semua apa saya buat. Betul. Kan, mungkin kalau dia tengok podcast dia tahulah saya buat apa sekarang. So kita pun buat kelas tu. Buat. Tahu tak dok, walaupun saya sangat penat buat kelas tu, sehari suntuk datang melayan orang sehari yang suntuk pukul apa sampai pukul apa? 7.30 pagi sampai 7 malam. 12 jam. Saya melayan Tuan Najib mengajar seorang? Ya. Ada dengan Cik Helmi sekali. Saya minta Tuan Helmi ni sebagai saya punya orang kata assistant. Technical lah. Sebab dia banyak bantu saya dari segi teknikal, data semua. Mi, kau tolong aku sekali lah. Okay. Hazira pun cakap dengan dia, bang, tak baik tak tolong Cik Najib tu tau. Cik Najib dah banyak tolong kita ni. Jangan tolak apa Cik Najib suruh. Okay. Apa Cik Najib kata suruh, dia ikut, dia follow. Dia masih hormat saya lah kan. Dalam kalangan geng kita, dia panggil saya dengan Kak Izzah. Dengan Izzah ni sebagai Abang Long Kak Long. Abang Long. Paling senior lah dalam kalangan dia. Orang ni muda lagi. Kita ni tantang dah senior kan. Tapi dia kata kena tolong. Sebab apa yang Cik Najib buat ni adalah menolong orang. So kena tolong orang. Jadi kita pun buat. Tahu tak dok, penat tau 7.30 pagi sampai 7 petang. Dan lepas tu setengah kawan-kawan ni pula datang ke rumah pula ziarah Allah, sampai 12 malam. Dan saya masih melayan dia Allah. Dan pagi besoknya tu saya kena bertolak ke Terengganu tau. Masya Allah. Ada jemputan. Saya drive sendiri tau. Penat dok. Tapi saya rasa berbaloi bestnya. Saya kata dengan kita memborak dengan Helmi semua kan, best kan kita buat kelas percuma, tak ada apa-apa kepentingan. Dan kita bagi dok sangat advance. Ronde habis kami ajar apa yang kami buat. Masa tu dok, sale kami dah capai 8 juta sebulan. Untuk produk Bifocus Pro. Masya Allah. Apa yang saya ajar dia adalah ilmu bagaimana saya buat 8 juta tu. Saya tak hidden pun. Saya tak sorok. Dan paling best, kita tak ada jual apa-apa kelas. Dan masa paling best adalah saya rasa saya dapat bagi dia ilmu yang saya betul-betul berada on the field. Saya ada seller center, saya ada live host 80 orang yang saya train setiap hari. Saya ada produk technical, saya ada few manufacturer, saya ada pembekal. Alhamdulillah juga, sedikit demi sedikit hutang yang kita ada, contoh Meta tu, yang rumah biru tadi selesai. Masya Allah. Sebab dia ada saman. Kalau saya tak selesai, dia akan menjadi kes mahkamah. Saya tak nak menambah lagi hutang saya lagi banyak. Masya Allah. Dan saya terima kasih lah sebab Puan Izzah yang bantu saya banyak. Walaupun hutang tu saya yang buat. Saya lah yang bertanggungjawab. Saya lah yang salah hal tu. Tapi dia sama-sama bangkit, buat live untuk membantu selesaikan benda tu. Okay. Dan walaupun taklah terpadam semua sekali, orang ketomahan mengatakan jual Ailio, tapi saya rasa saya puas bila saya dapat buat kelas yang percuma tu. Dan saya tak perlu pun nak upsell apa-apa kelas. Dan saya kata saya dah tak ada masa tau nak buat kelas. Tak ada niat nak buat comeback, tak. Buat kelas hari ni tak ada lah. Takkan. Sebab masa saya sekarang dok, saya adalah orang kata sepertinya menginfakkan diri saya untuk train pasukan tim sales saya. Dan sekarang ni dah bertambah lagi dok. Kita dah ada 100 orang tim live host. 100 orang live host dah? 100 orang sekarang. Dan saya memang kena bagi masa. Sebelum ni 50 Daripada 3 orang, 4 orang, naik 10, naik 20, 80, now dah 100. Masya Allah. So dia orang ni perlu perhatian saya. Saya perlu memahami setiap orang ni. Saya tak nak lagi terjadi macam dulu yang saya mungkin kurang awareness, saya mungkin kurang faham situasi orang. So kali ni saya kena menjadi seorang betul-betul seorang pendengar yang bagus. Saya dengar dulu apa situasi dia, tanpa memberikan solution dulu. Kalau dulu mungkin saya terus beri solution. Faham. Padahal saya tak faham semua orang di situasi dia berbeza-beza. Tak mendengar habis lagi. Saya tak mendengar habis. Sebab kita excited dengan apa kejayaan yang kita dah buat. Hari ni apa saja kejayaan yang saya buat, saya bangun pagi besoknya, saya start zero balik.
Oh, itu Saya tak mindset nak dia. carry forward. Kalau dulu saya suka akan carry forward. Dah berjaya ni, semalam dah buat bagus ni. Kan hari ni buat slow-slow dah lah. So-so dah lah. Rehat-rehat je lah ya. Now saya bangun pagi dengan zero. Oh, Hari ni sale dah zero balik. Apa aku nak buat untuk hari ni? Aku nak capai 100-200 ribu hari ni. kerja setiap hari. Kerja setiap hari, zero balik. Oh, tu mindset dia. Buat macam biasa balik. Jangan fikir yang semalam yang kita dah buat. Dan patutnya kalau semalam ada benda tak capai, hari ni kau kena carry forward hutang kau tu. Kau berhutang ni. Baru dah tak rest je hari ni. Wah tak rest. Kalau Faham. dok nampak saya ada rest ke dok? Faham. Minggu ni dok, setiap hari saya adalah berada di highway utara selatan setiap hari. Setiap hari ya? Hampir setiap hari saya berulang-alik ke Luang Shah Alam. Termasuk semalam nak datang podcast dok ni. Oh, dia boleh Sebelum tu keluar lah dengan malam ni? Biniang. Sebelum tu lagi saya buat video dengan Biniang. Saya datang balik hari. Ush. Sebelum tu lagi saya tak boleh nak rest. Saya tak tahu umur saya diberi peluang oleh Allah berapa lama. Saya tak tahu. Tak ada orang pun tahu umur dia. Jadi saya kena buat all out sehabis baik untuk buktikan kepada, bukan kepada orang lain pun, kepada diri saya, bahawa Allah Ta'ala beri keizinan untuk saya buat apa yang saya sepatutnya buat dulu. Okay? Sama ada orang tuduhan kepada saya elio tak elio tu, nak berterusan ke, nak dipadamkan ke, saya serah pada Allah. Kalau lah orang tahu apa yang saya buat, mungkin terpadam. Mungkin ada orang yang masih lagi melontarkan, alah dia nak buat comeback lah tu. Ada. Alah dia buat ni, dia nak comeback, dia nak buat kelas. Tak apalah, market boleh melihat lah nanti Saya pun tak ada niat lah dok. Saya pun banyak masa saya nak product innovation lagi. Saya nak kena betulkan saya punya org chart dok. Kau tanya saya dok, sekarang saya betul-betul nak pergi ke IPO. My vision adalah company saya by 2028 akan pergi ke IPO. Syarikat baru je tahun lepas? Ya, baru lagi. Tapi waktu saya dok, saya dah berniaga lama. Compounding of saya dah berniaga lama ni, takkan tak ada result sekarang. Bila tu Najib plan nak pergi IPO? Ini benda yang saya tak ceritakan lagi di luar tau. Memang ada spesifik year? Ni saya tak ceritakan lagi di luar dok. Company kita ni baru je bermula tau. Kita kan baru mulakan Ezik ni February last year kan. Last year. Baru setahun lah. Yes. Hari ni dok, tak susah nak tengok sale kat TikTok ni. Banyak third party boleh tahu shop ni berapa sale. Login je dah tahu dah kan. Cara paling mudah, pergi shop, berapa total sold, kali average harga produk dia. Ya, cuma sold tu dia tak tahu berapa unit, betul tak? Tak apa, kita ambil lah, dia beli satu. Minimum lah. Kadang-kadang beli 3, beli 4 pun dia kira satu. Memang dia kira satu lah. Memang dia kira satu. Dia kira sold kan. Dia tak kira berapa pengguna. Berapa kotak dia tak kira berapa kan? pack. Faham. Senang je. Kalikan berapa harga purata barang dia. Itu kita dah boleh estimate. Oh, sale banyak ni. Minimum tu yes. Itu paling mudah lah. Jadi orang nak tengok kita punya pencapaian hari ni tak susah. Tak adalah kita nak buat cerita ke, spekulasi ke, kita buat berapa sale, tak. Kedua, dia boleh gunakan Kelo data. Itu memang third party. Betul. Dan boleh tahu dah berapa sale. Ya. Taklah tepat tapi hampir-hampir. Hampir tepat. Wah, hampir tepat Jadi company ni dalam masa baru je setahun, alhamdulillah kita dah mencapai. Allah Ta'ala bagi saya peluang. Mungkin kali ni sebab saya buat dengan isteri saya. Kau tak nak kata kalau kita buat sama isteri, align sama-sama, memahami, mendengar insting dia. Kali ni memang saya banyak guna insting dia. Ya? Kali ni dok, saya memang gila-gila gunakan insting dia. Tak ada ego suami dah. Tak ada dah. Saya malah macam, dah lah dulu aku dah buat silap banyak. Sudah cukup lah. Dah banyak kau aku terhutang yang dia pun terpaksa sama-sama terlibat nak kena selesaikan. Saya rasa cukup lah. That's it, cukup. Kali ni kita mendengarlah seorang isteri. Kan? Saya ikut je. Yang buat ni okey tak yang? Ada juga kadang-kadang kita pun ada argument juga. Bukanlah tak ada. Tapi kita cari titik temu juga. Kat mana yang kita boleh ada titik temu yang selari. Faham. Bukanlah semua kita bersetuju. Kadang-kadang harga produk lah, kadang-kadang ada lah benda tak setuju. Kan macam design-design ni semua dok, sebab outsource. Sebab masa nak buat tu, graphic designer saya pun dah berhenti dok. Tak ada orang. Semua outsource. Terus saya kata semua yang saya ada yang design ni adalah outsource. Yang ni? Outsource. Outsource juga Outsource. Saya sampai ni tak ada graphic designer tau. Oh dahsyat lah. Outsource. Boleh save berapa juta dah tak ada graphic designer. Kepada siapa tahu? Outsource kepada bekas tim saya dah berhenti. Oh.
Saya ni alhamdulillah saya masih ada hubungan baik dengan bekas-bekas saya yang dah berhenti. Masya Allah. Kita masih lagi menjalin silaturahim. Sumbangan design. Majlis saya apa, mata buka raya ke apa, saya jemput dia orang. Baru ni dok kelas percuma pun ex-staff saya datang. Oh ya. Yeah. Dia pun nak belajar. Saya kata datanglah jom, saya open pintu tu. Saya kata walaupun dia dah tak menjadi saya punya staff, saya dah tak menjadi majikan, silaturahim tetap dijaga. Masya Allah. Dan saya jemput juga yang ni semua adalah bekas anak murid saya juga datang kelas percuma tu. Yang dah tak ada hubungan silaturahim dah. Yang dah tak ada hubungan bisnes pun. Yang kita ada hanyalah silaturahimnya bekalan kita. Oh ya. Yeah. Sebab saya percaya walaupun dia dah tak menjadi anak murid, silaturahim perlu dikekalkan. It's not about dollar and cent. Kan? Jadi bila saya dah mencapai tadi certain sale yang bagus dok. Tahu tak dok? Berapa tu boleh reveal ke? Tak reveal lah. Ada company nak invest kat kita. Oh, ada company nak invest. Ada satu company besar, big brand, well known brand. Memang orang tahu nama dia kalau saya sebut, tapi saya tak nak sebut. Dia willing nak invest kat kita 5 juta. Masya Allah, ya. Sebab dia nampak potensi kita. Dia kata, I know your company can do IPO. You boleh listed company you. Tapi saya dengar tu pun bukanlah keadaan yang macam terlampau, orang kata excited, nak sangat tak. Kita macam relax, sabar. Kita dah pernah buat business kan? Yeah. Pernah jatuh, pernah drop. So relax. Jangan react. Respon. Fikir dulu. Tapi saya bukanlah saya nak terima terus tawaran tu. Yelah, siapa tak excited kau dapat 5 juta cash? Company masih baru. Baru setahun 5 juta. Dah ada orang nak invest 5 juta. Gila. The big brand. Tapi saya macam tak apa, jangan melatah. Relax. Meeting, bincang. So saya tanya dia, Berni kita meeting. Why you want to invest to my company? Saya nak tahu juga apa yang menarik dia untuk nak invest pada company kita yang masih baru ni, setahun jagung. Company saya dulu tu pondok, dah bertahun-tahun tak ada siapa nak invest. Nilai dia pun tak tahu berapa ringgit nilai company kita tu. Buat sekarang ni, kenapa dia excited ni nak invest? Dan dia nilaikan company kita agak tinggi juga, puluhan juta. Sebab 5 juta tu hanyalah beberapa persen sahaja share. Bukan semua, minority. Masih minor. Masih minority, sangat kecil. Tapi nilai kecil tu adalah 5 juta. So saya kata tak apa, bukan saya nak react pun, bukan saya terus nak menerima. Saya just, tak apa, we do meeting first. Sebab apa saya nak belajar daripada Chinese ni. Macam mana mereka ni buat IPO? Auditor mana dia pakai? How dia susun? And what game, what strategy after IPO? IPO bukan penamat. IPO bukan nak exit. IPO adalah starting point. IPO lah yang kita baru bermula supaya brand kita ni getting bigger and bigger. Dan boleh masuk market ASEAN, market international. Yang nak manage syarikat yang public listed ni. Yes. Itulah vision saya kata. Saya nak berniaga dah lama. Kali ni kalau aku nak buat, aku kena buat terbaik sampai dia listed. Aku tak boleh biasa-biasa dah. Okay, jadi so saya tanya dia, baru ni kita meeting. Saya tanya, kenapa you nak invest? Nak tahu apa jawapan dia? Ya. Kenapa dia nak invest pada company saya? Sebab apa? Because of your character. Tu yang kita pertama. Perhatikan, you adalah orang jenis bangun awal. Oh ya. You sangat jaga masa. Okay. You adalah orang yang humble. Walaupun you doing few million a month, you still keep humble and you still do operation. Daily operational, you still run. Dia tengok you do live. Dia tengok you do training. Yes. You can train people. You are very good person in training, dia kata. Sebab you boleh train sampai 100 orang live host yang boleh generate sale yang sangat banyak. And kami tak ada benda tu. Karakter. Kami tak ada kebolehan tu. Kami tak ada karakter tu. Ini yang menarik kami untuk invest in you. Sebab this company, dia dah bawa satu company baru je public listed tahun lepas. Dia public listed dah. Dia ada baru je dia bawa satu company listed kat IPO. Listed IPO ni. Masya Allah. Dan we think you are the next yang kita nak bawa. Wow. When? Next year. Maksudnya dia bukan ada satu company public listed? No. Few. Dalam circle dia dok, listed ni adalah menjadi macam makanan harian dia. Gila. Dan akan keep searching siapa lagi dia boleh listed. Gila. So kata wow, amazing lah saya dengar. Ya Allah, dalam gigi kita Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kan sebab dia puji kita punya karakter kan. Supaya kita ni jangan rasa benda tu daripada kita. Kita rasa benda tu daripada Allah.
Sebab nanti kita jatuh. Kalau kita rasa diri kita, mungkin kesilapan yang saya buat dulu, kita rasa diri kita dah menyebabkan kita berjaya, Allah Ta'ala akan hilangkan untuk uji kita. So kali ni saya dalam diri saya macam Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Lapikkan dia. Number 2, because of your business model, dia kata, your business model ni easy to duplicate. We can go maximum online, dia kata. Dan you, dia kata, we believe you can sell anything. You can sell anything Sebab apa Bukan sekadar now, dia kata, I know the last you do seminar training, you sell training, then you sell healthcare punya produk, and then we think you can sell everything. Saya pun Masya Allah, Masya Allah. Sebab konsep sell kan sama je, produk saja berbeza. So dia yakin dengan kita. That's why dia kata dia sanggup put some money untuk invest. Tapi saya kata tak apa, kita buat penilaian betul-betul. I think our value still high. Saya rasa bukan 5 million. Saya rasa more than that. Tapi saya taklah menerima. Saya macam tak apa, at least kita tahu nilaian kita berapa. Faham. Yang paling penting adalah ada mereka yang membuka jalan untuk saya go to IPO, public listing. So saya tak tahu game tu, saya tak faham. Jadi kita kena berjumpa dengan orang yang dah buat benda tu. Bukan sekadar dah buat tau. Dah buat, sedang buat, dan eager nak buat lagi banyak. So kata wow, dahsyat. Dan masing-masing adalah orang muda tau. Dia masih muda. Oh, masih muda? Dia orang umur bawah saya tau. Umur bawah saya 2 tahun. Oi, serius lah? Ya. So saya kata, it's a lot of thing yang saya boleh belajar daripada dia. This is the real business. Bukan sekadar, maksudnya dok, Allah Ta'ala Masya Allah maha baik. Bukan sekadar nak saya jual produk untuk nak beritahu Jeep kau boleh buat produk. Bukanlah orang kata kau hanya sekadar boleh ILO. Kemampuan kau bukan sekadar ILO. Mungkin kali ini Allah Ta'ala beri peluang untuk kau sampai IPO. Masya Allah. Dan sangat kurang produk orang Islam Muslim yang dapat pergi IPO. Betul. Saya rasa kalaulah saya dapat buat, saya buka jalan. Apa yang saya buat dok, saya selalu nak akan bawa kawan-kawan sekali. Masya Allah. Saya suka nak bawa kawan. Sebab saya kata saya tak nak jauh sangat jurang dengan sahabat-sahabat kita. Apatah lagi ahli keluarga kita. So saya kata kalau saya dapat pergi ke IPO first, saya akan menarik kawan-kawan yang lain ni, yang sama-sama dok dah jemput kan. Helmi Hazira, Das, kita ada itu Medamu, kita ada Hasbullah. Saya rasa kalau saya buat ni, I think bukan untuk jalan saya seorang. Sebab mereka pun support saya di belakang. Mereka support saya. Mereka ada bersama dengan saya ketika saya senang. Sekejap, masa tu dah ujung-ujung senang. Ketika berada susah, mereka lagi rapat dengan saya. Mereka ni lagi rapat dengan saya ketika susah tau. Masya Allah. Ketika susah mereka lagi rapat, bukan menjauhkan diri. Masya Allah. Dan saya rasa dengan izin Allah, doakan, InsyaAllah public listed, InsyaAllah IPO. Masya Allah. Amin. Dan tu adalah permulaan game, bukanlah exit plan, bukan. Dia adalah untuk membuka lebih banyak lagi pintu-pintu yang lain. Sebab sangat kurang public listed company di kalangan orang Islam. Sebab kaunter syariah tu dah ada. Sangat tak banyak sangat. Betul, tak so kita nak membanyakkan lagi syariah punya kaunter lepas ni. Dan dia boleh buka pula jalan, bawa ke Vietnam. Ni cita-cita yang Vietnam, Filipin, India, Dubai. Masya Allah. Market sangat besar. Sebab semua orang ada masalah tidur. Betul Semua orang ada masalah tidur. Semua orang sama je ada masalah depression. Semua orang ada masalah anak dia tak pandai. Stres kerja. Yes. Tak boleh nak fokus. So betul? Saya haraplah siapa-siapa mendengar ni mendoakanlah saya. Masya Allah. Semoga comeback kali ni dia bukan comeback yang sekadar biasa-biasa normal. Saya tak nak sekadar ada mentality founder biasa. Saya nak jadi orang yang betul-betul boleh corporatekan business dia. Betul-betul the real business. Betul-betul sampai dia ke IPO. Menjadi satu reality. Menjadi satu orang kata akan mengkali gandakan lagi kita punya nilaian syarikat kita, valuation kita. Itulah yang kali ni saya punya perjuangan. That's why Dok nampak saya tak relax. Masya Allah. Saya tak relax kali ni. Sebab saya tengok tak tahulah, cara saya fikir adalah kalau satu-satu syarikat tu IPO, dia adalah syarikat yang betul-betul real solve issue dalam community. Yes. Dan skala yang sangat besar.
Itu mungkin mentaliti yang dulu staff besar, staff ramai. Pada zaman yang AI ni dok, business owner yang saya jumpa ni, yang dah listed ni, dia kata cita-cita dia next adalah dia nak listedkan company ada 3 orang staff. 3 orang staff? Logik lah. Sebab dia kata company tu adalah berasaskan AI. Oh Mungkin kita tak biasa dengar, kita fikir macam tak logik kan. tapi for the future dia akan jadi satu reality. So hari ni everything is AI, dan tak perlukan pun ramaikan sangat staff. Even though yang saya pergi ziarah this company yang listed ni pun, saya tanya berapa orang you punya staff, kata dalam 100. Dah public listed dah. I think saya tanya berapa banyak you dapat cash out, adalah dia kata dalam 80 juta. Yang kalau saya fikir balik, aku nak kumpul 80 juta ni tak tahu bila tahun. Berapa dok kita nak simpan sekarang ni sebulan untuk nak cukup 80 juta. So bila dapat duit yang banyak tu buat apa? More good product, good research, good expansion, beli kilang manufacturing, supaya kita ada kilang yang boleh buat produk kita sendiri. Macam sekarang yang produk saya ni, Bifocus Pro saja sebulan dah 100,000 botol sebulan. Dan saya yakin dia akan pergi 500,000, 1,000,000 botol sebulan. And saya kena ada good manufacturing company yang boleh buat khusus untuk produk saya je. Apatah lagi bila kita dah tambah segmen baru pula, produk Bifocus Gold, yang kita buat segmen untuk warga emas. Dok dengar kan cerita saya sebelum ni, banyak cerita tentang orang tua. Saya pengen dengan orang tua yang sakit lutut, saraf sendi, yang kita suka yang macam tu. So that's why saya suka segmen-segmen pasaran yang kurang diterokai oleh orang lain. Sebab banyak sangat kepada produk orang muda, Gen Z. Jadi tak apalah, kita mainlah yang klasik-klasik. Tapi yang klasik-klasik ni kita menghargai emas, golongan-golongan ni. Sebab kita tolong dia kan, dia doakan kita, bisnes kita membesar. One day insyaAllah go to IPO. Mudah-mudahan. Itulah orang kata comeback yang saya nak buat. Saya takkan buat kelas, saya takkan lagi buat training, coaching, but I'm willing to do class for free. Tapi tak boleh tiap-tiap hari. Adalah jadual. Saya kena check jadual saya. Okay, ni waktu free, ada kawan-kawan yang minta ke, anak murid saya minta, okay, saya buat sehari for free, jangan risau, tak payah bayar. Anggaplah saya macam nak menebus balik apa yang kesilapan dulu. Mungkin tak semua orang boleh maafkan, kan, tak semua orang boleh menerima, but kalau ada beberapa orang pun, InsyaAllah dah okey. Saya dapat balik kekuatan tu. So untuk saya membina kekuatan, saya rasa orang yang support saya banyak, wife saya, of course orang tua kita mendoakan, of course guru-guru kita yang mendoakan kita. So itulah yang dapat saya on track balik semula, untuk bangkit semula. Dan saya pun tak selesa lagi pun dengan kebangkitan ni. Masih banyak lagi orang yang saya perlu tolong, especially dalam vision saya yang terdekat adalah saya nak melahirkan 1,000 orang life host. 1,000 orang life host. 1,000 orang. Sekarang kita ada 100. So dia perlukan kali gandakan lagi 10. Dan saya yakin insyaAllah saya boleh train dia. Saya boleh train. Kalau duduk kan saya boleh train 3,000 orang, 5,000 orang. Now saya still buat training, tetapi kepada tim saya sendiri, bukan orang luar. Kepada tim saya sendiri. Life host, saya seronok bukan apa dok, bila dapat feedback apa tau. Apa kekuatan saya dalam nak melahirkan lagi ramai life host. Gila dok, pagi-pagi terima mesej. Dia bukan affiliate life host kan? Life host dah lama ni, internal. Yang guna account kita, yang kita support ads kita, bagi skrip, bagi training tiap-tiap hari. Dia mesej saya tau, life host, Tuan Najib, saya ni life host ni nama sekian, terima kasih. Kenapa? Yelah, baru ni terima komisen lagi besar daripada gaji saya. Sebelum saya berhenti jadi suri rumah ni, Hamdah ni dapat simpan 5,000 bulan ni. Simpanan 5,000. Makna benda lain dah settle lah. Banyak. Yang ni pula, Alhamdulillah, dia kata lagi besar daripada gaji dulu. Saya semenjak berhenti kerja ni, saya benda yang saya ralat, saya rasa, dia kata dengan saya ni, yang saya rasa macam tak best, saya tak dapat bayar zakat. Baru ni terima komisen daripada Izik, dia kata dah dapat bayar balik zakat pendapatan setiap bulan. Masya Allah. Saya kata ya Allah, ni betul. Ada seorang lagi mesej, saya dapatlah bantu, dia kata anak saya OKU, untuk rawatan apa segala bagai perbelanjaan dia, dengan duit dia tadi buat life host tadi. Masya Allah. Ya Allah, saya kata macam ni lah kan, saya kena tolong paling-paling kurang lah 1,000 orang. So saya fikir balik, 1,000 tak mustahil. Aku dulu buat training 3,000, 5,000.
Kan zaman-zaman yang dikatakan saya jual Ailio ni tadi kan. Now I have to do something untuk sparkkan ekonomi kita. Sebab ramai orang tengah mengalami kegawatan, kesusahan, kos naik barang, kos minyak tinggi. So why not saya contribute sikit dalam circle-circle suri rumah tangga ni, yang mungkin tak nampak jalan, yang mungkin tak nampak peluang. So produk dah bagus, kita ada beribu testimoni, kita ada account pula untuk dia support. Dia lah guna account kita, bukan account dia. Kita support pula dengan TikTok ads, kita keluar lagi modal, kita invest ke, kita invest pada dia. Sebab ads tu kita yang spend sendiri, kita spend sendiri kan. Bukan kita dia invest spend pula untuk dia dapat ilmu dah. Saya kata ya untung tu dapat ilmu. Account dapat, spend ads lagi, dapat, training lagi, ilmu tiap-tiap hari dapat. Dulu saya orang nak training, dulu orang nak dapat training saya, dia kena bayar saya. Sekarang ni free. Sekarang ni saya invest masa saya untuk train you sampai pandai, for free. Lepas tu dapat duit pula untuk ads. Dapat pula commission tinggi pula. Bila training bagus, ads bagus, account tadi bagus, dan dia follow training kita, dia dapat sale banyak. Masya Allah. So kita win-win lah. Jadi rasa lega lah dok bila hari ni dapat buat kelas yang percuma, tak payah bayar. Dia happy, tak perlu nak bayar. Saya rasa sangat happy, saya rasa sangat puas sangat sebab dapat bagi benda ni for free. Apa Tuan Najib punya, macam mana dia ada ni ke? Dia ada border ke ataupun dia ada macam mana Tuan Najib? Kalau sebut kawan, kalau sebut student, kalau sebut sifu, macam mana definition tu lah? Maksudnya supaya relationship tu macam mana? Untuk saya lah dok kan, yang dah terlibat berkecimpung dengan industri training coaching ni kan lama kan. Saya dulu pun tak tahu macam mana, sebab saya ni memang jenis suka berkawan tau dok. Saya ni adalah orang yang memang boleh kata pentingkan kawan jugalah. Kadang-kadang Puan Izzah pun marah saya juga. Abang ni asyik kawan je kan, nak tolong kawan, buka jalan untuk kawan. Abang pergi podcast, ajak kawan pergi podcast. Abang buat TikTok, live host, abang ajar orang macam mana nak buat live host juga. Abang ada modul, abang bagi kat orang modul tu macam mana. Semua benda lah abang ni nak ajar orang. Tak ada ke benda yang boleh disimpan-simpan sikit? Tapi kadang-kadang dia pun lagi cepat kesian kat orang. Bila tiba tanya, bang pergilah tolong bang, sian dia bang. Dia pula betul. Dia pula yang lagi kesian daripada saya punya kesian tu. Cuma dia kadang dia ada menjadi macam saya punya, orang kata penyeimbang lah. Balance mengimbangkan, lah, bagi dia balance lah kan. So bila dulu saya buat training kan, student kita kan bayar kita. So bila bayar, kita bagilah servis. Bila tak bayar, tak bagilah servis. Yalah, of course lah. Cuma sebab yang saya fikir macam, ni saya lah dok, saya bukan jenis orang yang kalau kau bayar aku berkawan, kau dah habis bayar dah tak ada kawan dah. Saya tak boleh terima hakikat tu. Saya tak boleh menerima. Saya dok, walaupun student saya dah tak bayar saya kan, saya masih berkawan dengan mereka. Saya masih lagi ada silaturahim, dan kalau ada orang mesej saya jawab. Mungkin lah, saya tak tahu betul tidak. Mungkin sebab itulah ada setengah mereka ni doakan saya. Jadi ketika susah pun, sebab dia faham, oh Tuan Najib bukan sebab dollar and cent. Bukan bila dia dah, aku tak bayar dia aku mesej dia dah tak jawab. Bukan bila aku dah tak bayar, open house dia raya dia dah tak jemput aku dah. Pada saya silaturahim is not about dollar and cent. Silaturahim bukan sebab duit. Jangan sampai kita ni nasihat saya jugalah pada mungkin ada orang yang menjalankan business training, coaching service or any services lah. Kita janganlah hanya berkawan bila orang bayar kita. Bila macam orang buat takaful pun sama kan. Bila orang tu bayar untuk medical card, kita layan dia. Bila dah tak bayar, kita dah tak nak contact dia dah. Kita tak nak berkawan dah. Pada saya, silaturahim kan, itu bukan pegangannya. Pada saya, kita kena lagi menjalinkan, masih meneruskan silaturahim. Kalau dia nak teruskan servis dengan kita, alhamdulillah. Kalau tak pun, kita boleh je lah bagi ilmu-ilmu yang sekadarnya. Yang untuk mereka ni meneruskan kesinambungan hidup dia. So jangan sebab tak ada duit, dah tak ada dah silaturahim. Pada saya itu adalah satu benda yang berbahaya. Bukanlah pula kita nak silaturahim ni mestilah kita nak kena betul-betul close, tidak. Maksudnya kalau mesej, jawab.
Kalau ada apa-apa perlu bantuan, dia nak bantuan dari segi mungkin nak sedikit jawapan yang pendek, kita masih boleh bagi. Sebab itulah saya kata, walaupun saya dengan anak murid saya kan, dah tak ada servis dah, dah tak ada fees apa-apa dah. So ada lagi yang masih datang ziarah saya. Masya Allah. Ada yang mesej saya akan jawab. Kalau saya sibuk sangat kan, saya akan cakap maaf saya memang tengah sibuk, nanti saya free saya reply. Saya sedaya upaya. Mungkin kalau saya terlepas pandang tu, saya minta maaf. Sudah tu aja, bukan sikit, banyak. Banyak. Habis kalau tenggelam mesej tu, yang mana ada contact dalam certain group lah. Kan. Lepas tu lagi, kita staff saya yang dah tak jadi staff pun, masih ada yang mesej saya jawab. Yang saya buat kelas free baru ni, saya jemput mereka ni datang belajar sama. So saya teruskan je silaturahim tu. Maknanya walaupun dah tak ada perhubungan staff dengan majikan, dah tak ada perhubungan sebagai anak murid dengan guru, walaupun dah tak ada dari segi dollar and cent ni tadi, kita keep je, teruskan silaturahim tu. Masya Allah. Supaya nanti mereka ni lah jadi backup kita, mereka lah doakan kita, mereka happy dengan kita. Dan besok dok, kalau kita meninggal, mereka ni lah yang solatkan jenazah kita. Allah Akbar. Kalau kita menjaga hanya sebab duit, kita risau besok. Kita meninggal, mereka tak datang. Betul. Sebab kita hidup pun, dah tak payah ya, dah tak boleh dah. Tak boleh bertemu dah. Sometimes dok, kadang-kadang anak murid ni, dia adalah rindukan guru dia. Betul tak? Dan saya yakin seorang guru pun sangat rindukan anak murid dia. Betul kan? Saya pernah bercakap dengan satu orang soleh kan. Saya kata, hebat Syekh ni, saya kata. Sebab Syekh ni melahirkan ramai anak murid yang bagus. Dia kata tak, saya tak hebat. Saya bukan guru yang hebat. Saya jadi guru yang hebat sebab Allah hadirkan saya anak-anak murid yang hebat. Masya Allah. Anak murid yang hebat. Dia kata seorang guru yang, dia cakap dengan saya tau, saya terperanjat. Seorang guru yang patutnya bersyukur sebab dia dihadirkan oleh anak-anak murid yang hebat. Terbalik dia fikir ya? Cara fikir dia terbalik. Dia bukan cakap anak murid lah. Selalu orang akan cakap macam ni, anak murid lah patut bersyukur, kena hargai guru lah. sudah kena hargai guru. Saya macam terperanjat, kenapa Syekh ni cakap macam ni? Oh ya. Dia kata saya ni tak akan jadi guru kalau saya tak ada anak murid. Masya Allah. Saya tak akan ada title guru kalau saya tak ada anak murid. Masya Allah, rendahnya hati dia. Kalau tak ada orang nak belajar dengan saya, dia kata saya tak ada murid, maka title saya bukan guru. Masya Allah. Saya kata ya Allah, betul lah, aku yang patut bersyukur aku ada anak murid. Bukan aku yang bagi tahu anak murid sekalian patut bersyukur tahu saya mengajar you all. Jadi ya Allah, tu mungkin teguran untuk saya dok. Mungkin itu yang menyebabkan saya masih lagi jadi guru kan pada level saya sekarang. Jadi saya yang kena cakap, saya terima kasih kepada you all, sebab you all hadir dalam hidup saya. Maka sebab itulah saya ni orang panggil saya cikgu, guru. Sebab saya ada anak murid. Bayangkan kalau tak ada seorang pun nak menerima saya sebagai guru. Nak jangan ngajar saya siapa? Saya tak boleh buka kelas. Cakap seorang-seorang betul juga kan? Saya bercakap seorang-seorang. Masya Allah lah yang Saya kata cara ya fikir Allah, dia. Masya Allah, orang soleh ni betapa hebat cara dia fikir. Bersih hati dia kan? Bersih hati dia. Kalau kita selalu fikir kita balik. Jadi itulah antara saya kata dok, penemuan saya. After saya ni dah tak buat coaching training seminar ni, itulah jawapan-jawapan yang saya jumpa. Dihidangkan di depan mata saya. So tak salah kalau saya nak mengakui kesilapan saya, kelemahan saya sebagai seorang guru, so-called coach, kesifu ke. Banyak sangat kelemahan saya sebenarnya, yang saya sepatutnya minta maaf kepada anak-anak murid saya yang Masya mungkin Allah. kurang perhatian, kurang didengari, yang mana patutnya saya kena mendengar lebih. Apa situasi, dan barulah saya bagikan solution. Bukan bagi solution dulu sebelum saya mendengar dia. Jadi saya dengan rendah hati minta maaf, dan saya sentiasa mendoakan dia orang ni dok, supaya rezeki dia orang ni dimudahkan. Tapi tak kurang juga tau dok, bila setiap kali saya live kan, ada je yang akan tegur saya, hai Tuan Najib, saya ni anak murid dulu. Oh ya. Terima kasih tau, saya masih lagi guna ilmu sampai sekarang. Masya Allah. Itu kadang-kadang pun buatkan saya happy sangat. Saya macam ya Allah, ada lagi orang yang appreciate saya sebagai guru dia, kan? So kalau ada macam kecaman-kecaman ke apa ke, saya kata tak apalah, penyeimbang lah tu. Itu pun saya kena ambil juga, supaya saya sentiasa perbaiki diri. Yang mana pujian yang bagus ni saya kena syukur dulu.
Supaya saya boleh kekalkan mana yang bagus. Sebab saya masih lagi perlu bimbing. Saya masih lagi perlu buat training. Cuma bukan business training. Saya buat training tu untuk internet. Saya punya staff saya, level saya sendiri. Staff content saya pun saya kena coaching juga kan. Saya kena mengajar dia orang ni. Yes. Masya Allah. Apa benda yang Tuan Najib rasa yang orang di luar public kan assume Tuan Najib ni adalah orang yang macam ni. Tapi sebenarnya reality Tuan Najib ni adalah sebenarnya berbeza yang Tuan Najib nak diorang tahu sebenarnya. Ada ke benda tu? Ke tak ada? Sometimes dok, saya ni apa yang mungkin orang tak tahu, saya adalah orang yang introvert. Serius lah? Saya orang introvert dok. Macam tak masuk. Saya dah buat apa nama DIC test, saya dah buat apa lagi tu nama dia? Adalah beberapa testing personality yang saya dah buat. Saya memang introvert. Oh ya. Actually kalau kawan-kawan saya sekolah rendah ke sekolah menengah, mereka akan tahu yang saya adalah murid yang paling pendiam dalam kelas. Paling pendiam dalam kelas? Paling pendiam, paling kurang bercakap. Dunia dia sendiri? Ya, cikgu tak ada pun saya tak buat bising dalam kelas dok, saya diam juga. Saya memang seorang yang sangat pendiam. Satunya, saya memang tak confident nak bercakap. Kedua, saya takut nak bercakap ke depan. Takut nak bercakap ke depan? Walaupun saya dulu jadi ketua pengawas dok, saya seram nak cakap ke depan sebenarnya. Serius. Macam betul. pelik. Itu yang kawan saya semua pelik. Macam mana kau boleh jadi macam mana kau sekarang? Kau boleh bercakap, kau boleh bagi talk kat depan ribu orang ni. Masa sekolah kau tak macam ni tau. Kawan-kawan saya kat MRSM dia tahu. Saya di MRSM bukan macam tu. Yang MRSM cuba komen sikit betul ke tak betul ni? Kawan-kawan tolong support saya sikit kalau nampak ni. Saya seorang pendiam, saya tak berani nak bercakap. Dok, tidak ada pertandingan saya masuk kat sekolah. Pidato ke apa debat ni? Tak ada, saya takut. Saya tak reti bercakap. Pernah tau cikgu bahasa Melayu saya pernah mesej saya tau. Dia kata, Najib, saya ingat lagi cikgu Malik, dia kat sekolah menengah saya di Pontian. Sekolah menengah Kebangsaan Seri Kukup. Form 1 sampai Form 3 saya sekolah di Kukup. Duduk di asrama harian. Masuk asrama harian ni ada yang duduk asrama, ada yang belajar datang ulang alik kat sekolah. So cikgu Malik ni mesej tau. Dia kata, Najib, cikgu tak sangka awak jadi macam sekarang. Kalau tahu awak macam ni, dulu cikgu ambil awak tu jadi pidato. Saya kata dulu kalau cikgu ambil saya terketar-ketar mungkin keluar apa perlu je kat atas stage tu. Saya tak reti nak bercakap. Dia kata cikgu menyesal dulu tak korek bakat awak jadi seorang pemidato. Kan? Memang tak ada nak essay langsung? Tak ada langsung. Tahu satu kontes je dok saya ingat saya pernah masuk. Mewakili sekolah. Apa dia? Kuis geografi. Kuis geografi ke kuis sejarah? Jawab soalan ni ke apa? Dia cuma tekan A. Tu je sebab jawapan ABC. Dia akan tanya soalan. Dia akan tanya soalan. Apa soalan dia? Jawapan dia ABCD. D. Boleh tembak sebab lah. tak cakap. Dia hanyalah perlu ABCD. Tak perlu nak ulas. Kan? Tak ingat lah satu dapat nombor 2 kot. Taklah menang nombor 2 kot. Hebat jugalah. Itu je dok masuk. Pidato tak masuk. Sajak tak masuk. Tak. Tak masuk. Tak naik pentas langsung. Tak. Tu orang pelik. Kenapa lah dia boleh jadi macam sekarang ni? Pelik sungguh. Lain betul zaman sekolah ni. Tapi sekarang bateri sosial Tuan Najib boleh drain tak? Sekarang? Dia ada tak masa-masa yang bateri sosial ni dah drain, introvert? Sekarang, Alhamdulillah sekarang tak dia ada dah lah yang rasa sampai orang tak boleh detect saya introvert. Dia boleh detect ke saya introvert? Langsung tak kan? Sebab kalau orang yang introvert tapi on camera dia ni off camera tu kita boleh nampak tau. Sekarang tak Saya adalah memang introvert dan wife saya extrovert. Points yang peramah. Terbalik. Saya dulu masa awal kahwin dia yang cakap saya, bang, teguhlah orang tu bang. Teguhlah. Ya betul ni. Teguhlah pakcik ni lah. Saya terpaksa mendidik diri saya ni untuk jadi orang yang mesra alam. Sebabkan teguran dia. Kau tidak dosa diam. Dia pergi jumpa saudara mara pun diam. Tak kerti nak borak. Tapi bila kita dah terlibat bidang sales, dalam training, benda tu develop lah sikit. Dulu nak naik sales takut, terketar-ketar. Kan lama-lama dah biasa, dah selesa. Macam nak pergi podcast dengan orang tanya, kau tak berdebar-debar ke nak pergi podcast? Okey je. Kau duduk, ya Allah, mungkin pergi toilet 7 kali kot. Iyalah. Tapi masa nak naik pentas tu berdebar juga waktu peserta 3,000, 5,000 tu dok. Ada jugalah. Ulang late pergi toilet dok. Ya. Ulang late. Sebab bila kita dah bercakap kat atas, kita tak boleh nak minta ajak nak gincing.
Mana boleh. Betul lah. Kita tengah bercakap kat depan. Tak boleh turun dah. Berjam-jam. Mana boleh turun. Mana speaker pergi kencing kejap. Mana boleh. So disiplin sebagai speaker tu dia membentuk saya. Betul juga kan. Membentuk saya yang disiplin diri, jaga timing, jaga energy, kena jaga fitness. That's why lah saya berlari sampai sekarang. Sebab sekarang ni pun saya tengah kena buat live. Sama juga saya present dulu. Dulu saya kena bercakap atas stage. Ya. Sekarang saya kena menjual dalam live. Cakap depan kamera. So saya perlukan stamina. Stamina datang bila pergerakan kita banyak. That's why lah saya masih lagi kena berlari, treadmill. Saya kadang-kadang masuk half marathon. Sebab saya kena membina fitness tu. Kalau tidak depan orang nanti kita tak ada energy. So regular Tuan Najib ada timing-timing untuk ada. jaga Saya fitness memang ada. sama ada saya akan berlari waktu pagi sebelum live ataupun petang pukul 5. Oh, lari mah hari-hari ke? Hari-hari. Oh ya. Hari-hari saya memang kena disiplin diri saya kena berlari. Uish. At least 2.5 jam. Bakar 200 ke 300 kalori dah cukup. Setengah jam Dan tu saya biasa kena berapa jauh? potong. Saya tak boleh makan manis. Manis pun tak makan Tak langsung. makan manis. Okay. Dan saya cuba untuk elakkan daripada makan terlalu banyak ayam. Sebab ayam semua orang tahu dia adalah injection. Hormon. So takut dia mengganggu hormon. Jadi saya cuba kurangkan. Saya gantikan ikan ataupun kambing atau daging. Itu pun kita tak lari juga kadang. Kalau ikan ni dia letak pengawet, nak bagi ikan tu tahan. Kan jadi bagi ikan tu tahan tu. Kita cubalah minimumkan dia. Sebab hidup kita perlukan energi yang sangat banyak. Kalau dulu saya sebagai coach trainer kena bercakap depan-depan, now saya kena bercakap juga, tapi depan live. Nak meyakinkan pelanggan. Mula-mula saya tak yakin untuk nak jual produk ni. Sebab saya fikir ada ke orang nak terima aku jual produk. Aku ni dulu trainer tau, coach. Kadang-kadang ada yang message, yang komen tau, abang ni macam biasa nampak lah. Ni macam biasa nampak tau. Macam biasa nampak. Abang ni Najib dah saduk ke? Dekat billboard. Ya saya kata sekarang saya dah jual produk. Oh ya ke? Masya Allah. Dan kadang-kadang saya gembira kan. Ada yang datang beli tu adalah bekas anak-anak murid saya. Thank you, dia kata dah beli support. Dia kata ya Allah. Saya kata Masya Allah. Terima kasih banyak lah. Orang kata ada anak murid ni kadang seronok juga, gembira juga kita ni. Sebab pergi mana-mana kan, dia yang cakap tak hidup saya berubah sebab you ni tolong-tolong macam ni. Oh ya, Masya Allah. Walaupun dikatakan dulu bisnes Ailio tu pun kan, kepuasan tu ada juga. Sebab orang, ramai lagi manusia yang berhati baik yang masih lagi mengucap terima kasih Appreciate atas apa ilmu yang dia pernah dapat dulu. Dan dia lebih yakin sekarang. Sebab apa dia kata, Tuan Najib pun dah buktikan dia pun boleh jual produk lah. Apa yang dia ajar kita tu, so dia buat sekarang. Ilmu tu dah proven lah. Dia buktikan yang dia pun boleh buat. Faham. Why not kita gunakan je ilmu apa yang dia ajar kita sebelum ni. Ada dah juga yang pujuk dok, buatlah kelas balik. Saya kata tak, saya tak buat dah. Kita nak capai matlamat yang lebih besar, 1000 live host, ke arah IPO company. IPO tak IPO, our company mestilah meet requirement layak IPO. Faham. Sama ada you nak IPO ke tidak, you punya company requirement untuk IPO dah ada dulu. It's about decision. You nak ke tak nak, cukup. Okay. Faham. So benda tu semua memerlukan ketelitian, kerja. Even though sekarang saya kena support live host, lepas tu kena support Puan Izzah live dan kena live sekali. Saya juga yang jaga ads. Saya yang jaga GMV Max saya sampai hari ni. Saya masih lagi jaga GMV Max sendiri. Masih untuk 8 account. Allah. Dan 3 beg kuning setiap hari. Yes. Saya memang jaga daripada sampai 12.30 malam lah. Dan saya baru nak training seorang staff yang untuk mengambil sebahagian kerja-kerja menjaga ads. Saya juga yang kena jaga skrip. Saya develop skrip untuk live host. Saya jugalah nak kena pasang lighting kat rumah. Menyusun kamera, tak ada orang tolong on lighting. Okay, saya juga lah yang nak kena kadang-kadang interview staff, nak dapatkan tim konten yang bagus. Saya kena interview sendiri. Hiring masih. So saya buat semua operation thing saya buat. Saya juga kena fikir apa kempen marketing bulan ni, tema apa. Macam Jun ni tema hari bapa, dan tema Sembenes Founder Birthday nanti 24 Jun. Kita memang ada kempen lagi besar-besaran. 24 Jun ni Founder Birthday. Founder Birthday. Puan Izzah punya birthday. Dia 22 tapi kita buat event tu 24. Oh ya ke? Yes. Lepas tu kita lagi nak kena capaikan, kita dicapai oleh TikTok untuk capai 1 juta. Oh ya. Untuk akaun Puan Izzah saja 1 juta sehari. Before this kita dah capai 1 juta sehari 2 kali. On the 1st May dan sebelum tu 24 April tak silap.
kita capai 1 juta untuk shop kita sehari. Berapa jam tu? Now 9 jam dok. Uish. Kali kedua tu 8 jam, kurang sejam je diskaun. Kali pertama 1 juta sehari, kali kedua 1.1 million sehari. Kurang sejam? Dan kali ni daripada 9 jadi 8 kali kedua tu. Uish. 8 jam Masya nak capaikan Allah. 1.1. Alhamdulillah kali ni kita diberi peluang untuk TikTok bagi kita. Dia kata kalau kita capai ni, saya minta doa lah pada semua, doakan kami. Amin. 24 Jun tu if kita capai 1 juta, kita adalah the first in the category healthcare Ya. yang mencapai jualan 1 juta sehari Masya Allah. untuk satu account. So itu saya dah plan dok 3 bulan dok, marketing campaign, marketing plan, business plan, siapa nak dijemput, siapa yang TikTok pun akan push all out. So itulah benda apa yang saya buat sekarang. Siapa tak tahu, itulah dia. Kan benda mudah. Tugas yang saya kena buat sehari. Di sebalik semua benda ni orang nampak macam senang. Ingat buat live, tekan start button. Hai, ya Allah. Kalaulah semudah itu. Ingat tekan start buttonnya Tapi terus. dok, buat live tu lah paling penat dok. Ya. Buat live tu lah yang sebenarnya paling penat. Lagi-lagi lah yang buka beg kuning. Kita tahu kepenatan tu. So bila saya berada on the field, saya tahu benda tu tak senang. Saya tahu benda tu mencabar. Mental lah. Dan saya semakin memahami apa perasaan usahawan pada hari ini. Bahawa nak buat benda ni tak senang. Sebab itulah saya tak boleh tengok orang struggle. Walaupun saya dah tak buat kelas, saya sedaya upaya lah menulis, bagi semangat. Kadang-kadang saya posting, saya buat video sambil-sambil kadang saya berjalan. Semalam pun sambil makan A&W, sebab tak ada inspirasi dengan Dok. Ya. Ke mana-mana buat konten. Saya buat konten semalam FYP pagi ni. Oh ya. Walaupun video tu mula macam, kenapa lah Dr. Hanzala buat video panjang-panjang, orang nak tengok. Dia memberikan saya kekuatan, inspirasi tau. Alah aku nak buat jugalah. Dah landas pun dah bakar aku hari tu. Dah Sabru dah bakar. Dia kata Dr. Hanzala depan aku, dia kata buat satu konten 1 juta view. Kan? Itu contoh kat dia. Maksudnya benda tu memberikan orang kebaikan, inspirasi. So kenapa aku tak buat? Masya Allah. Sambil-sambil duduk tak ada buat apa-apa kan. Saya kata tak apalah, mengalirlah pahala ni pada sahabat-sahabat kita. Masya Allah. Daripada semua orang. Saya buatlah juga. So banyak dok saya buat. Tapi saya rasa macam Allah puasnya dapat buat. Masya Allah. Dan saya juga puas sebab saya bukan hanya nak bercakap semata, Ya. tetapi saya buat benda tu. Dan benda tu lebih mudah ditiru dok oleh staff kita, oleh live host kita. Dia pun nampak Cik Tuan Haji ni, dia bukan hanya bercakap tapi kerja dia lebih buat. daripada orang. Kita ni pula apa sangatlah kita nak buat live 2 jam. Kita tengok bos kita pun buat live 8 jam, 9 jam sehari. Aku ni buat 2 jam. Jadi staff kita pun rasa macam aku kena bagi lebih. Faham. Sebab bos aku, founder aku buat lebih. Dan hari ni juga dok, ramai juga founder-founder yang sebelum ni tak buat live tau. Sebelum ni staff je buat? Staff je buat. Okay, then? Hari ni dia kata terinspirasi dengan apa yang saya buat. Dia kata dia nampak Najib Sadok pun live. So founder-founder ni pun bangkit balik untuk buat live. Dan sale mereka bertambah dok berkali ganda. Saya kata kalau lah itu boleh memberikan spark kepada orang lain, tak apalah, saya mulakan. Maybe sebab sale tu dah sangat besar. Ya, dan dia buat nampak live, kita bawa pula benda dia tu. orang punya sale tu jauh lagi. Dan kalau kawan saya kata, saya yang tanya, betul founder kena buat live? Saya kata, you kenal tak satu manusia yang terkaya di planet bumi ni? Nama dia Elon Musk. Yelah, dia nombor 1 kan sekarang kan? Dia adalah orang yang paling kaya di dunia sekarang, nombor 1 trilion. Betul. Dia sendiri buat marketing. Dia sendiri buat konten. Macam-macam lah dia kedepankan diri dia. Siapa yang tak kenal Elon Musk? Betul. Dan kita pun tak pernah nampak dok produk dia Tesla ada duta. Dia sendiri ya? Dia sendiri. Dia tweet. Dan dia public listed. Dan dia drive personal brand dia. Kita yang belum public listed pun ke arah untuk menguatkan sales dia. Gila. Saya dok Tesla je lah, saya tak ada beli lagi kan. Ramai orang dah ada Tesla sekarang. Ni saya beli dia punya Starlink, internet dia tu. Yang boleh buat ke mana-mana sebab terinspirasi dengan Elon Musk. Oh ya, Starlink tu. Nampak tak benda tu? So, apalah sangat kita ni yang konon-konon ni jadi founder yang tak nak dikenali. Nanti barang kau pun orang tak kenal. Tak apalah, kita jadi founder yang muncul ke depan, buat sementara waktu supaya orang kenal produk kita. Faham. Supaya dok, dulu kan saya sentiasa nasihat kat usahawan dulu, tahu tak apa nasihat saya dulu dok? Pada usahawan ni. Dulu kalau nak pakai lagi, pakailah. Jadi founder, jangan sampai jadi founder yang not found. Oh, tak kenal? Tak kenal. Sebab bila barang kita orang tak kenal dok, macam mana orang nak beli?
Biarlah kita ke depan, kita bagi inspirasi pada masyarakat. Sebab masyarakat ni dia bergerak, dia termotivation atas sebab dia terinspirasi. Betul. Macam produk kita kan, Befocus World, terinspirasi tengok orang yang tak dapat tidur 30 tahun, tiba-tiba dia makan produk kita, Befocus Pro ke, Befocus Gold ke, dapat tidur lena. Betul. Ada yang tengok pakcik-pakcik tu yang sakit lutut, dia kata tiba-tiba makan kita punya produk boleh solat berdiri. Terinspirasi dok. Anything is about inspiration. That's why bila kita buat produk, kita adalah buat produk-produk yang memberikan orang inspiration untuk cuba, untuk test, untuk terus consume. Macam dok cerita tadi Puan Aisyah Kasim kan, dia makan Befocus pun mula-mula macam main-main. Betul. Tapi bila melihat testimoni orang, orang ni okey. Dah lah makan betul-betul lah. Bila makan betul-betul, dia tadi yang kita katanya lepas subuh tidur, sekarang dah tak boleh tidur dah, segar mata. Terus masuk office awal, boleh buat live awal. Kan tu founder yang makan produk Befocus Pro or Gold ni tadi. Betul. Jadi anything dalam dunia, dalam kehidupan is about apa inspirasi yang kita nak bagi pada orang. Jadi jadilah founder yang menginspirasikan orang. Alhamdulillah dok, hari ni title saya bukan lagi semata sebagai penjual air liur, but saya dah menjadi seorang founder. InsyaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Perjalanan 20 tahun lebih buat bisnes Betul. Masya Allah. So sebagai pengakhiran kan Tuan Najib kan, apa yang legasi, kalaulah kata sekiranya mungkin ini satu episod yang akan ditonton oleh 10 juta manusia, dan maybe episod ni akan ditonton, kita tak tahu, maybe saya pergi dulu, maybe Tuan Najib pergi dulu, dan benda ni akan kekal selama-lamanya insya-Allah kan, sampai dan maksudnya untuk orang yang nak buat bisnes, orang yang jatuh bisnes, melihat jatuh bangun Tuan Najib. So, apa mesej yang Tuan Najib nak tinggalkan sebagai satu legasi pada mereka? Ada satu perjalanan saya dulu dok, pergi belajar di New York. Kan? Ada dua tempat point saya rasa yang walaupun mereka ni non-Muslim, tetapi vision yang mereka tanamkan tu adalah beyond. Maksudnya walaupun mereka ni mungkin tak percaya dengan, mereka ni tak beriman dengan hari kiamat. Mereka tidak beriman dengan qada dan qadar. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi ada value yang mungkin mereka ni pegang, yang tepat. So saya pernah pergi belajar di New York pada tahun 2019. Okay. Melawat satu office. Dia ni adalah memang business owner tau dok. Dia memang the real business owner. Cuma yelah benda tu kita tak boleh nak jual sebab dia jual minuman keras. Oh, okay. Minuman keras. Nama dia adalah Gary V. Tak tahu dok pernah dengar ke tak? Oh, Gary V. Gary V. Cuma cakap dia tu tak ada filter lah. Banyak cakap lah, cakap bukan-bukan. Tapi saya berpeluang untuk dapat melawat office dia. Oh, serius lah? Office dia ni berada betul-betul kat depan, apa nama dia, ada satu river kat depan New York ni, yang pernah ada kapal terbang jatuh, terempas tapi selamat. Yang ada cerita The Captain Sullivan ke apa dalam Netflix tu. Oh ya, okay. Dia betul-betul mendarat ke atas, betul-betul river tu, dan pejabat dia tu ada berdepan dengan river tu. Itu dah adalah kawasan yang paling mahal di New York. Kawasan yang sangat mahal di New York, dan banyak office syarikat besar berada kat situ. So memang masa tu kalau influencer Malaysia datang, dia orang akan bergambar kat situ. Tapi kita dapat bukan saja bergambar dok. Kita dapat melawat office. Dapat akses masuk ke pejabat Gary V. Gary V sampai sekarang pun memang dia adalah antara yang awal-awal banyak memberikan kita tentang konten. Memang dia banyak cerita konten sebelum zaman TikTok ke depan lagi. 7 tahun lepas ni. Dia memang bercakap tentang konten, give value, we content. Okay. So, apa yang buatkan saya terperanjat? Dalam office dia ni, dia ada letak macam kata-kata. Kat depan pintu masuk lagi dah ada kata-kata yang sangat besar dok. Gambar kubur. Kat office dia? Gambar kubur. Cakap saya kalau letak gambar kubur kat office saya ni, orang tak masuk. Ataupun staff kita akan dihantui. Kat dalam komputer dia, wallpaper, apa kita nampak kat depan gambar kubur dengan kata-kata, ada kat dalam dia punya
Komputer sebagai wallpaper. Baik. Dan di sebelah tu ada lagi satu frame gambar kecil. Gambar yang sama, ayat yang sama. Kubur juga. Gambar kubur juga. Baik. Tapi yang saya tertarik dengan kata-kata yang tertulis kat situ. Yang Gary Vee tanamkan dalam kepala otak staff dia. Yang saya rasa patutnya akulah yang patut pegang. Bukan orang non-Muslim yang pegang. Tahu tak ayat dia apa, Dok? Ya. Apa dia? Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu teruslah. Okay? Tapi macam ni lah lebih kurang ayat dia. It's not important how much you saving in your account. Okay. Dia kata the important one is how many people will visit your funeral. Uish. Tak penting berapa banyak duit dalam akaun kau, dia kata. Yang lebih penting adalah berapa ramai orang akan melawat engkau di hari pengebumian kau. Uish. Masya Allah. Kalaulah kita ni jadi manusia yang orang tak kenal, kita tak bagi apa manfaat, tak ada siapa ziarah kita, Dok. Kita ni lagilah perlukan orang solat jenazah kita. Seperti almarhum Tok Guru Aziz. Masya Allah. Yang lautan manusia datang, ziarah, solatkan, doakan. Orang bukan Islam tadi macam tu Orang Islam bukan Islam macam tu. Saya macam tergamam kejap tau masa tu kat depan pintu dia. Yelah, aku kalau meninggal besok takkanlah nak bini aku je melawat aku. Aku naklah beribu-ribu manusia datang doakan kita kan. doakan kita. Gila. Dia betul-betul merasai kehilangan kita. Macam mana nak buat tu? If kita tak start daripada sekarang. Jadi nak tak nak kita terpaksa bagi nilai, bagi value pada manusia, bagi yang the best. Bagi ilmu tu yang saya buat kelas percuma. Yang kita buat produk yang bagus supaya orang kenal kita sebagai founder. Create produk yang bagus. Bukan, walaupun produk tu berbayar tu, bukan percuma. Bukan semua manfaat, bukan semua nilai adalah free. Ya. Yeah. Ada setengah juga manfaat datang daripada benda yang berbayar. Ya, yeah, betul. Kita guna toilet pun berbayar, tapi dapat manfaat. Betul. Kalau tak ada pun masalah juga. Kalau tak, dia tak sediakan toilet, susah juga kalau kita sakit perut. Tapi itu yang menyebabkan dia merubah hidup saya lah, saya rasa sejak 2019. Masya Allah. Bila saya melihat benda tu, saya rasa ya Allah, hai, dahsyat cara fikir dia. Dia ingat mati Dia dah ingat funeral tu. Dan lepas tu, Dok, saya balik office, saya buat benda tu. Saya tampal kat office. Oh ya. Cuma gambar kubur kita lah, bukan kubur dia. Oh, di kubur saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan saya tampal kat office. Saya nak semua staff saya faham, kita kena beri nilai pada orang. Kita kena berbuat baik. Supaya kita meninggal besok, orang ramai datang ziarah kita. Masya di hari kehilangan kita. Itulah nasihat saya. Masya Allah. Kalau satu benda yang you dah dengar, banyak-banyak benda, satu benda ni ambil dan peganglah. Semoga juga menjadi pegangan kepada saya, kepada Dok, kepada penonton juga, insyaAllah. Masya Allah. Maksudnya apa yang kita buat kena all out lah. Yep. Untuk bagi manfaat yang paling besar. Betul. Saya anggap ni satu teguran lah untuk saya sebenarnya. Najib, terima kasih banyak. Sama-sama, Dok, insyaAllah. Ui, Masya Allah, tepat-tepat 2 jam. Tak On rasa. Tak rasa. Masya Allah, Alhamdulillah. So, terima kasih banyak Tuan Najib. Terima kasih banyak, Dok, sebab jemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu dan sedikit manfaat lah kepada ramai follow-follow Dok di luar sana. InsyaAllah. Terima kasih pada yang komen-komen, acik-acik di luar sana yang follow kita sentiasa support, tekan share apa semua. Betul kan, kita menghargai. Itu kita sangat terima kasih lah, Dok. That's why lah kenapa kita hadiahkan di produk Befocus Gold ni. Masya Allah. Khusus untuk acik-acik yang selalu komen, Dok, kat kita punya podcast ni. Paling ramai makcik-makcik kan, atuk-atuk, nenek-nenek yang suka komen. Dia kata suka lah tengok Dr. Hanzalah dengan Najib ni kan. Jadi kita hargai dia dengan kita hadiahkan special ni, tribute kepada mereka semua dengan produk Befocus Gold ni yang bantu untuk apa tadi, saraf, kebas-kebas, sendi, tidur, sakit lutut, sakit bahu, sakit pinggang, sakit belakang kan. Lepas tu penyakit 3 serangkai lagi, mana lagi yang ada masalah apa lagi, susah nak tidur, dah mudah lupa-lupa, demensia, Alzheimer, semua ni kita contributekan untuk mereka. Yang nak fokus baca dan, kan. Dapatkanlah pada harga pelancaran ni kan, kita bagi harga yang memang betul-betul semampu yang boleh dan sebaik yang boleh manfaat dia kepada acik-acik di luar sana. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.